program, saya nak cek dulu dengan ibu ayah semua, adakah suara saya jelas dan visual anda jelas. Kalau jelas, komen jelas. Jelas. Okey. Alhamdulillah. Jelas, jelas. Baik tuan-puan, jadi sebelum kita mulakan program, eloklah kita memulakan dahulu program kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Baik, ibu ayah semua, apa kabar? Ibu ayah, macam mana pagi anda? Hari ini cuti. Okey, saya harapkan anda dalam keadaan yang baik, bertenaga, sudah sarapan. Okey, sekarang dah 10.20 nampak nak dekat 10.30 dah. Jadi terima kasih kepada ibu ayah yang sudi hadir pada pagi ini. Kita buat program ni tak adalah official sangat sebenarnya kan. Sebab kita pun atas permintaan daripada ibu ayah juga sebenarnya, sebab ramai lagi yang masih tak faham, okey, tak clear berkenaan dengan sekolah ulul albab, okey, tak cuti. Oh, ada yang tak cuti ya, yang mana yang bekerja bekerja baik-baik, okey, yang mana yang sedang memandulah dengan baik. Kan saya harap tak ada lah, saya mengharapkan anda dalam keadaan yang baik-baik lah. Okey. Jadi tuan-puan, insya-Allah pada pagi ini tuan-puan, program kita program yang sama, cuma kita ada satu panel jemputan yang istimewa. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan bersama dengan panel temuduga. Okey. Siapa yang join pada hari ini dia untung. Okey. Sebab apa tuan-puan? Ustazah Syarul ni dia masa dia agak, orang kata, sukar lah kita nak mencari masa dia tu sebab dia banyak 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 lagi tugas-tugas dia yang lain. Kita dapat satu slot pada pagi ini pun alhamdulillah bersama dengan Ustazah Syarul untuk menyampaikan teknik hafazan. Okey, nak belajar tak teknik hafazan hari ini? Teknik hafazan ni tuan-puan, anda boleh gunakan teknik ni untuk belajar di rumah ataupun untuk buat aktiviti di rumah bersama dengan anak-anak supaya anak-anak boleh dah start perlahan-lahan ataupun bersedialah dengan teknik hafazan supaya dia boleh buat sesuatu untuk persediaan dia nanti temuduga. Okey. Jadi tuan-puan, siapa yang masih, orang kata, awal lagi, tuan-puan kalau nak panggil kawan-kawan lain pun nak masuk, panggil. Sebab tumpang saya tak panggil ustazah lagi. Saya akan panggil ustazah dalam pukul 10.30 macam tu. Ada lagi 10 minit. Okey? Ada lagi lebih kurang dalam 10 minit, insya-Allah. Cuma tuan-puan, saya nak minta tuan-puan kalaulah berkemampuan tolong buka kamera sebab saya kita nak belajar dengan ustazah, buka kamera, sediakan buku nota, sediakan pen, dan tuan-puan insya-Allah kita harap hari ini kami lah di Smart IQ Quranic Center dapat memberi sedikit, orang kata, apa perkongsian kami pada hari ini supaya tuan-puan kita dapat sama-sama manfaatkan untuk masa depan anak kita insya-Allah. Jadi tuan-puan, sebelum saya nak mula dengan lebih lanjut lagi, okey, saya nak bertanya dengan tuan-puan. Berapa ramai yang dalam Zoom sekarang ni yang tak pernah join pun program dengan saya? Cuba komen nombor 1. Yang tak pernah join. Ada tak? Sebab yang saya faham, tim saya bagi tahu apa,
Kebanyakannya orang-orang yang dah pernah masuk. Kan? Tak pernah komen satu. Ramai rupanya. Yang pernah Alhamdulillah. Yang tak pernah ni, saya nak tengok berapa ramai yang tak pernah. Okey, agak ramai. Okey. Tadi kita ada sedikit masalah teknikal lah. Tiba-tiba Zoom boleh masuk 100 orang pula. Kita set up balik. Alhamdulillah boleh masuk lah. Boleh masuk ramai. Rugi lah kan. Kesian orang-orang yang dah bersemangat nak masuk pagi ni. Tiba-tiba nak masuk tak boleh. Limit 100 je. Okey. Tim teknikal tadi dah selesaikan masalah ni. Alhamdulillah. Alright, terima kasih. Jadi agak ramai yang tak pernah join. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, saya ada sedikit slide saya nak kongsi dengan anda sebelum saya nak memanggil panel jemputan kita yang istimewa pada pagi ini. Okey, saya tak mau panjang-panjang. Kita teruskan dengan slide. Okey. Tuan-puan, insya-Allah. Okey. Baik. Macam biasa tuan-puan, orang yang tambah-tambah orang yang baru. Orang yang lama mungkin dia dah tahu dah soalan saya ni. Orang yang baru masuk, orang yang tak pernah join program ni, orang yang baru kenal. Okey, sebelum saya nak tanya soalan ni, mungkin apa tuan-puan tak kenal saya kot. Yang mana yang baru masuk, mungkin tak pernah kenal. Saya Tarmizi, merupakan ulul albab strategis. Alhamdulillah. Kami di sini sudah 13 tahun membantu ibu ayah dan anak-anak sehingga berjaya ke sekolah ulul albab. Dan tuan-puan, alhamdulillah kita punya pelajar, ribuan pelajar yang telah berjaya. Dan kalau tuan-puan nak tengok, mungkin tuan-puan boleh tengok dekat TikTok Smart IQ kot. TikTok Smart IQ, Facebook Smart IQ, YouTube Smart IQ. Kita memang ramai yang dah berjaya, alhamdulillah. Dan tuan-puan, sedikitlah saya nak bagi tahu. Tahun lepas kita punya capaian yang bersama dengan kita, saya pun tak ingat ada berapa ramai pelajar kita. Ramailah tuan-puan. Tapi yang berjaya tu alhamdulillah 83% yang dah berjaya masuk ke sekolah ulul albab. Yang kita dapat data, alhamdulillah seronok tuan-puan. Apa nak kata semua berjaya, benda tu tak logik tuan-puan. Mana ada nak dapat semua berjaya, sebab apa? Dia bergantung bermacam-macam faktor. Okey, dan alhamdulillah kita di sini, kalau tuan-puan nak kenal Smart IQ ni, merupakan orang kata kita memang tiap-tiap tahun kita memang fokus kepada pelajar yang nak hafal Al-Quran. Itu matlamat utama. Cuma pembahagian orang kata dalam hafazan Al-Quran tu, fokus kita yang agak tinggi adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang nak sangat-sangat, ataupun ibu ayah yang nak sangat-sangat anak mereka join ataupun berjaya masuk ke sekolah ulul albab, sama ada MRSM, SMKA ataupun SBP ataupun sekolah-sekolah ulul albab yang lain. Jadi tuan-puan, insya-Allah itulah sedikit orang kata pengenalan daripada saya. Jadi tuan-puan, saya nak tanya soalan kepada anda. Anda nampak slide saya kan? Saya nak tanya tuan-puan. Saya tak mau tanya soalan ni, kenapa anda hadir hari ni? Saya nak tanya, saya yakin yang ramai masuk sekolah, yang masuk dalam live sekarang ni adalah orang yang nak anak dia masuk sekolah ulul albab. Cuma saya nak tanya soalan. Kenapa tuan-puan nak anak masuk sekolah yang ada hafazan Al-Quran? Cuba tulis dalam ruangan komen. Cuba type dalam ruangan komen. Tulis sebetul lah. Cuba type dalam ruangan komen. Kenapa sebenarnya tuan-puan nak anak masuk ke sekolah ulul albab yang ada hafazan Al-Quran ni? Cuba komen sikit. Kemahuan anak, Masya Allah. Anak yang minta. Okey. Yang lain, yang lain. Nak hati anak selalu dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Untuk keperluan akhirat. Moga anak saya sebagai hufaz nak jadi hafiz. Bina jiwa dengan agama dalam diri. Alhamdulillah. Nak hidup dengan Al-Quran. Nak anak hidup dengan Al-Quran. Anak minat nak menghafal. Saya nak suruh anak hafal Quran. Seimbang akademik dan Al-Quran. Sebab anak minat.
anak minat. Anak ke arah itu. Okey, Al-Quran jadi binti iman. Baik. Tuan-puan, saya yakin ibu ayah yang anak-anak masuk sekolah yang ada hafazan Al-Quran, nombor satu yang dia nak, perkara yang paling utama dia nak, saya tahu apa dia, iaitu memang dia nak anak dia menghafal Al-Quran. Betul tak? Itu je tuan-puan. Kan? Itu sahaja. Dia nak anak dia menghafal Al-Quran 30 juzuk kan. Tuan-puan, kita punya misi tuan-puan, Smart IQ punya misi, InsyaAllah kita punya slogan pun kita sentiasa bagi tahu kat parent, satu family, satu Al-Hafiz. Tuan-puan, kita kadang-kadang, kita ada anak 2-3 orang, 4-5 orang kan. Tapi tuan-puan, at least dalam kalangan anak kita tu, 3 orang ke, 4 orang ke, 2 orang ke, seorang ke, at least ada seorang anak kita yang menghafal Al-Quran 30 juzuk pun jadilah. Setuju ke tak setuju tuan-puan? Sebab bagi saya tuan-puan, hafazan Al-Quran dengan akademik, okey, dia ada perbezaan tau. Ibu ayah yang memang fokus kepada akademik dengan ibu ayah yang fokus kepada Al-Quran, dia berbeza. Okey. Kalau ibu ayah yang fokus kepada Al-Quran, tambah-tambah nak anak menghafal Al-Quran, kan? Saya tak risau sangat. Sebab apa? Bila anak kita hafal Quran, insya-Allah akademik tu akan menyusul. Tak tahulah kalau tuan-puan apa pendapat tuan-puan. Bagi saya macam tu. Ada yang jenis parent, dia utamakan anak dia hafal Quran dulu. Kadang-kadang ada sampai parent ni, anak tak belajar akademik lagi pun tak apa. Hantar dulu tahfiz, hantar dulu hafal Quran. Selepas selesai, baru anak dia masuk akademik. Baru anak dia follow akademik. Dan tuan-puan, dan selalunya, kalau tuan-puan tengoklah, dalam keadaan sekarang ni tuan-puan, anak-anak yang menghafal Al-Quran 30 juzuk, kan, dengan baik, akademik bila dia start masuk akademik, walaupun contoh tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, fokus Al-Quran. Masuk tingkatan 4, tingkatan 5 baru nak masuk akademik. Dia dapat akademik tu sat je. Cepat sangat. Tak sama dengan budak-budak lain. Kan? Sebab tu kalau tuan-puan tengok, budak-budak yang hafal Quran, nak dapat 12A, straight A tu mudah. Kalau tuan-puan perasan lah. Kan? Jadi insyaAllah, kita doakan, kita mengharapkan lah tuan-puan kita usaha anak kita berada di laluan yang betul, insyaAllah. Sebab apa tuan-puan, zaman sekarang ni saya harap ibu bapa adalah kesedaran bahawa dunia kita ni makin dekat dengan penghujung kan. At least anak kita dapat dua-dua kan. Nak kata kita tak mau bagi anak kita ambil akademik pun tak juga kan. Kita naklah anak kita fokus akademik. Tapi bagi saya, kalau saya lah anak saya, memang saya akan fokus nombor 1 Al-Quran dahulu, nombor 2 baru akademik. Tu bagi saya. Tak tahulah tuan-puan, terserah pada anda pendapat masing-masing. Jadi tuan-puan, sebelum saya nak jemput panel kita, Ustazah Syahrul Hanina, okey, tuan-puan kena faham sekolah ulul albab. Kalau tuan-puan ada buku nota, tuan-puan boleh tulis. Okey. Kalau tuan-puan ada buku nota, tuan-puan boleh tulis. Sekolah ulul albab terdiri daripada sekolah mana? MRSM ulul albab, SMKA tahfiz model ulul albab, dan SBP tahfiz model ulul albab. Yang ni yang famous. Yang ramai lagi orang tak tahu, sekolah tahfiz ulul albab yang berada di bawah kerajaan negeri, sekolah ulul albab yang berada di bawah yayasan negeri, sekolah ulul albab yang berada di bawah Jabatan Agama Islam, sekolah ulul albab yang berada di bawah pusat zakat, sekolah ulul albab yang berada di bawah yang kita panggil sebagai SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Jadi tuan-puan, nak masuk sekolah ulul albab, dia ada temuduga. Okey. Nak masuk sekolah ulul albab, ada temuduga. Kalau ada buku nota tulis. Ada temuduga. Temuduga ni dia fokus apa? Temuduga dia fokus hafazan. Okey. Temuduga ulul albab dia fokus hafazan. Okey. Temuduga ulul albab dia fokus kepada hafazan. Jadi tuan-puan, bila saya sebut sekolah ulul albab
memang temuduga dia fokus hafazan, anak-anak kena ada apa? Cuba komen. Bila temuduga fokus hafazan, anak-anak kena ada apa? Siapa tahu? Skill menghafal, minat, menghafal Al-Quran, kena ada basic ngaji Al-Quran, kemahiran menghafal, teknik hafal, hafal Al-Quran. Alhamdulillah, maksudnya anda faham. Ha. Tuan-puan, temuduga sekolah ulul albab ada hafazan. Okey. Tuan-puan, saya nak panggil Ustazah Syarul supaya tuan-puan boleh buat latihan dengan anak-anak selepas program. Jadi tuan-puan, siapa yang ada anak-anak sekarang ni, tuan-puan boleh panggil duduk sebelah. Sebab habis sahaja belajar dengan Ustazah Syarul, selepas Ustazah Syarul, saya nak fokus kepada ibu bapa pula. Okey, sebab saya banyak bercakap berkenaan dengan teknikal. Okey, Ustazah Syarul dia akan banyak tekankan berkenaan dengan hafazan. Jadi dia Ustazah Syarul ni fokus dia dengan anak-anak. Saya pula fokus dengan ibu bapa. Okey, tuan-puan kena faham tuan. Nampak muka saya je parent. Nampak muka Ustazah Syarul dia lebih kepada anak-anak. Jadi tuan-puan kalau ada anak-anak boleh panggil duduk sebelah, ataupun kalau tuan-puan tak ada anak, mungkin ada tuition ke, ada program lain ke. Okey, tuan-puan boleh boleh tulis nota dalam buku. Okey, supaya nanti boleh sampaikan kepada anak-anak. Anak ada seminar teknik hafazan sekarang dengan Smart IQ juga, alhamdulillah. Yang mana yang dah join program teknik hafazan, baguslah. Okey, sebab benda tu lah permulaannya. Okey. Jadi tuan-puan, saya nak cerita, sebenarnya banyak lagi saya nak cerita ni, macam-macam. Dalam temuduga ada benda apa? Ada hafazan, ada tahriri, ada tilawah, ada kuarantin, ada komunikasi, banyak perkara. Okey, banyak perkara. Sebab tu lah tuan-puan, kalau kita nak lihat bahawa sebenarnya banyak perkara yang perlu kita lihat untuk anak-anak ni. Okey, cuma tuan-puan, perkara nombor satu yang paling basic lah bagi saya, anak-anak kena ada teknik hafazan yang betul. Jadi tuan-puan, dah ready ke belum? Tahriri tu penulisan ayat Al-Quran ke Ustaz? Ya betul. Tahriri adalah ujian menulis ayat Al-Quran. Jadi tuan-puan, sebelum saya panggil Ustazah Syarul Haninah, kalau anda betul-betul ready, saya tak mau anda komen ready. Saya nak anda komen, cari dekat komen tu emoji api. Nak kata semangat ni, seronok. Kan, nak berjumpa dengan Ustazah Syarul, nak belajar tentang teknik hafazan, tuan-puan komen emoji api banyak-banyak. Saya nak tengok, adakah anda betul-betul semangat ataupun biasa-biasa je. Tu keluar dah emoji api. Baik. Okey, sementara anda komen, saya bagi tahu tentang Ustazah Syarul Haninah. Siapa dah kenal ke dengan Ustazah Syarul? Okey, baik. Ustazah Syarul Haninah binti Muhammad Saleh, okey, merupakan pakar hafazan Al-Quran, dan orang kata Ustazah Syarul Haninah juga merupakan orang kata panel temuduga sekolah ulul albab, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, kalau nak ikutkan pengalaman Ustazah Syarul ni membantu anak-anak nak masuk sekolah ulul albab ni dah belasan tahun. Dan tuan-puan, kalau saya nak cerita tentang Ustazah Syarul ni tuan-puan, Ustazah dia ada 8 orang adik-beradik. Okey, dia ada 8 orang adik-beradik, dan tuan-puan, adik-beradik dia semua hafal Quran. Kita hafal Quran tak? Tuan-puan, adik-beradik dia 8 orang, semua hafal Quran, dan saya paling kagum sekali bukan dekat Ustaz Syarul sebenarnya. Saya kagum dekat ibu ayah beliau. Sebab apa tuan-puan? Ibunya bukan ustazah, ayahnya bukan ustaz. Nak kata orang yang berada. Tidak tuan-puan, sebab ibu Ustazah Syarul merupakan guru sekolah. Guru sekolah, subjek saya tak pasti lah subjek apa. Subjek BM kot. Saya tak pasti, saya minta maaf kalau salah. Saya tanya Ustazah. Okey, dan ayahnya orang kata bekerja biasa sahaja. Okey, dan yang saya kagum macam mana ibu ayah beliau.
Okey, dengan bukan zaman sekarang tau. Zaman sekarang ni sangat banyak orang kata kemudahan internet di hujung jari. Bayangkan zaman ibu ayah beliau yang zaman bila punya tuan-puan, internet pun tak apa nak ada, telefon pun tak apa nak ada. Macam mana ibu ayah beliau berusaha nak pastikan anak-anak 8 orang itu menghafal Al-Quran. Kan. Dan tuan-puan, Ustaz Syarul ni tuan-puan, kalau ikutkan dia punya susur galur ke ataupun perjalanan kehidupan dia tu, dia menghafal Al-Quran start daripada tingkatan 3, 15 tahun. Okey. Dah tingkatan 3 dah hafal Quran semua 30 juzuk. Dan tuan-puan, dia punya akademik dia, kehidupan dalam pembelajaran hidup dia, degree, master, apa lagi, diploma, apa benda lagi, kan? Semuanya dalam bidang Al-Quran. Sampai belajar ke Universiti Al-Azhar Mesir lah. Dan tuan-puan, alhamdulillah Ustaz Syarul ni, kalau kita lihat kelebihan Ustaz Syarul lagi, dia ada sanad. Kalau tuan-puan tahu tentang sanad, siapa tahu tentang sanad? Sanad tuan-puan, dia mendapat sanad orang kata kalau nak faham tentang sanad ni, sanad-sanad ni dia kena belajar dengan tok guru, syekh-syekh daripada yang betul-betul yang boleh mendapatkan sijil sanad ni, sanad bacaan bersambungan sehingga Rasulullah SAW. Maksudnya tuan-puan, ustazah belajar dengan tok guru tu belajar dengan tok guru tu belajar dengan tok guru tu belajar dengan tok guru, sampai paling hujung adalah Rasulullah SAW. Kita belajar dengan tok guru mana, kadang-kadang kita pun tak tahu. Tapi Ustaz Syarul dia punya belajarnya dengan tok guru, dengan syekh-syekh, memang direct sampailah ke hujungnya Rasulullah. Sebab nak dapat sijil sanad tu bukan mudah tuan-puan. Sijil sanad, dan beliau ada banyak sijil sanad. Jadi tuan-puan, adakah anda ready? Kalau ready, saya nak panggil Ustazah ni. Ready ya? Alright. Baik. Jadi tuan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, majlis menyemput Ustazah Syahrul Haninah binti Muhammad Saleh ke pentas webinar kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ramai fikir hafazan itu bakat. Hakikatnya, ia strategi dan latihan. Misi Mu'min Qalbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar ibu ayah, adik-adik yang bersama dengan ustazah pada hari ini? Okay, saya dah nampak dah muka adik-adik ni. Muka ibu ayah saya tak nampak lagi ni. Adakah adik-adik sekarang ni bersama dengan ibu ayah? Cuba komen tengok. Takut-takut depan ustazah ni semua adik-adik. Bersama dengan ibu ayah, cuba komen nombor 1. Adik-adik sahaja, tekan nombor 2. Okey, yang bersama ibu ayah, 1. Yang seorang-seorang, mak ayah tak ada. Saya seorang yang dengar. 2. Okey, kebanyakan ibu ayah. Okey, alhamdulillah. Saya tengok alhamdulillah pagi ni saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada ibu ayah yang bersama meluangkan masa waktu hari cuti ni bersama untuk tak lain tak bukan adalah untuk satu keluarga satu hafiz. Anak-anak menghafal Al-Quran. Kan? Jadi itulah kalau kata dalam keluarga ni kita tak, walaupun kadang-kadang kerja dah okey dah. Kan? Harta pun dah orang kata ada. Cuma kadang-kadang satu benda yang kira-kira kita paling risau. Ibu ayah yang kerja setakat mana yang paling orang kata profesional sekalipun. Satu benda yang kita paling risau adalah apa? Anak tu kita nak tinggal dalam keadaan macam mana? Kita nak bagi dia menghafal Al-Quran ataupun kerja profesional tapi tak pandai baca Al-Quran. Itu yang satu yang kita takut dan kita risau. Sebab kita tak tahu tarikh kematian kita tu bila. Kalau kita tahu tarikh tu kita dah boleh get ready lah. Anak yang ni nak buat channel macam mana, anak ni nak buat macam mana. Kan? Jadi itu adalah permulaan kepada ibu ayah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Tarmizi dan ibu ayah semualah yang bersama pada hari ini. Okey, jadi alhamdulillah. Saya nampak ibu ayah semua ternanti-nanti. Bagaimanakah teknik hafazan yang nak dilakukan untuk di rumah? Betul tak ibu ayah?
Okey, Ibu Ayah nak apa daripada saya hari ni? Kau ada benda yang lain nak tahu daripada saya? Cuba komen, saya tengok komen daripada Ibu Ayah sebab saya tak nampak muka. So, saya nampak daripada komen sahaja. Teknik. Okey. Oh, anak ada latihan bola. Okey, tak ada masalah. Yang penting Ibu Ayah kena faham. Okey, dalam untuk menghafal Al-Quran Ibu Ayah, nak tahu teknik? Okey. Untuk dalam menghafal Al-Quran, teknik yang asas saya akan berikan kepada Ibu Ayah. Tetapi Ibu Ayah, dalam saya ada 8 adik-beradik kan? Seperti yang dikongsikan oleh Ustaz Tarmizi. Dalam 8 adik-beradik, 8 tu ada cara menghafal. Tapi main asas yang saya akan kongsikan dengan Ibu Ayah. Macam mana saya masa bermula saya menghafal Al-Quran. Okey. Daripada, sekejap, dia keluar dah. Okey. Daripada saya mula, kalau ikut saya umur 13, saya umur 15 saya baru mula hafazan Quran. Lambatlah berbanding dengan Ibu Ayah sekarang ni umur sekolah rendah dah planning, dah rancang awal untuk anak nak menghafal Quran. Jadi itu bukanlah untuk Ibu Ayah ataupun perancangan Ibu Ayah awal untuk anak-anak. Masa saya dulu tak ada. Okey, nak masuk tu dia tak tercari-cari. Tercari-cari untuk macam mana nak salurkan anak menghafal Al-Quran. Okey, ini apa yang mak saya ceritalah. Nak menghantar hafal Quran ni macam mana? Ada yang kata kena pergi mak tahfiz sepenuh masa. Tak ada yang untuk akademik masa dulu. Kan kecari-cari, tapi masa yang adik-adik saya yang hujung-hujung tu dah ada dah, maksudnya daripada hafazan Quran dia ada akademik. Dalam salah satu yang adik-beradik saya ni dia pergi ke Pulau Condong. Kan kalau orang Kelantan mungkin dia tahulah. Ada yang satu tu dia pergi ke mak tahfiz yang dekat Kelantan juga. Lepas tu yang agak famous tu dekat Kelantan lah. Okey. Jadi yang tu yang kita nak kepada Ibu Ayah pada hari ini. Ini adalah asas yang saya kongsikan kepada Ibu Ayah, teknik hafazan. Kalau kita tengok teknik hafazan banyak. Ada yang kata kena ulang 60 kali. Ada yang kata kena ulang daripada belakang. Jadi satu benda yang asas lah saya boleh kongsikan dengan Ibu Ayah. Okey, saya tengok teknik hafazan nak mula semoga jadi anak amalan. Okey, kaedah nak mengulang. Okey, kalau kaedah mengulang, okey, bagi Ibu Ayah yang first, ini adalah saya nak kongsikan teknik asas hafazan ni bagi yang orang yang nak mula. Bagi yang contoh anak saya dah duduk dekat mak tahfiz, macam mana saya nak mengulang? Tu saya bagi slot lain. Tak boleh campur, nanti takut pening. Okey, saya minta maaf lah kalau saya guna logat yang memang Kedah agak pekat lah. Kan, walaupun sebelum ni saya belajar di Kelantan, lepas tu pergi pula bergaul dengan orang yang walaupun KL dulu kan. Tapi dia tak jadi dah, dia akan patah balik ke logat Kedah. Okey, untuk mengingatkan cepat, okey nak tahu teknik, okey. Okey, boleh saya kongsikan dengan Ibu Ayah. Mana saya punya ni ya? Okey, saya faham. Okey. Slide. Okey. Okey, Ibu Ayah. Ini saya guna kongsikan konsep kepada Ibu Ayah format temu Guru Albab. Sebab saya yakin dalam ni Ibu Ayah memang planning nak masuk Guru Albab kan? Betul tak? Umur kategori anak umur berapa? 6 tahun, 6 darjah 6 ataupun sekolah. Cuba komen umur anak. Saya takut nanti ustazah anak saya umur 7 tahun lah. Ataupun planning saya ni bukan ke luar lebab. Saya takut silap channel nanti. Okey, semua darjah 6. So saya gunakan konsep ni untuk Ibu Ayah tahu macam mana format ketemu dega. Jadi kalau kata tahun ni baru bulan 1 Ibu Ayah, orang kata apa, saya tabik kepada Ibu Ayah sebab apa? Permulaan awal. Pengalaman saya hampir dalam 13 tahun ataupun 10 tahun lebih kurang macam tu, nak bimbing anak-anak nak masuk ke sekolah Ulul Albab ni agak cabaran bagi saya. Kenapa? Sebab bila mula agak lewat, anak-anak ni baru dia nak tahu macam mana nak hafal, dia ambil masa. Macamlah anak kita nak faham matematik, dia ambil masa. Kalau ikut matematik, anak kita dah cemerlang. Sebab apa? Darjah 1 dah belajar matematik. Tapi darjah 6 PKSK anak kita tak cemerlang lagi. Tak lepas lagi PKSK. Kan? Kalau kita tengok, anak kita kalau kata matematik masih lagi tak sampai A. Masih ada yang B kan. Ada yang A, alhamdulillah. Tu pun banyakkan latihan. Okey, darjah 3, darjah 1. Okey, darjah 4. Okey, bagus. Kalau darjah 3, saya akan beritahu. Darjah 3, darjah 1 ni baguslah. Kalau kata darjah 3, darjah 4, darjah 5 ni dah memang asas basic awal. Kalau saya yang sekolah yang bawah pada darjah 6 ni, pertama sekali tumpang saya ingat. Untuk Ibu Ayah yang sekolah rendah ni, darjah 5, 4, 3 ni, pertama sekali bagus kalau Ibu Ayah mula awal. Kenapa? Kalau Ibu Ayah nak masuk ke sekolah Al-Bab, memang saya target anak saya ni darjah 3 ni nak masuk ke Al-Bab, start daripada sekarang. Kenapa saya beritahu macam tu? Ibu Ayah ingat tak? Berapa ramai ada yang student di sekolah MRSM ataupun yang masuk ke sekolah Al-Bab gagal untuk habiskan 30 juzuk. Maksudnya apa? Dia agak struggle untuk habiskan 30 juzuk sebab banyak dengan subjek, banyak dengan aktiviti. Kadang-kadang anak kita tak boleh catch up.
Jadi kalau kata sekolah rendah darjah 3 darjah 4 dah boleh start hafal dengan juzuk 30. Itu memang saya nak bagi tahu pada ibu ayah. Kenapa? Bila masuk target nak masuk ke MRSM ataupun yang ada ulul albab, sekolah ulul albab ni, tempoh 2 tahun bagi habis Al-Quran 30 juzuk. Kenapa? Kita nak proses ambil SPM lagi. Anak kita nak mengulang lagi. Takkan hafal Al-Quran macam tu saja. Okey? Jadi untuk ibu ayah yang mana darjah 3, darjah 4 ni start dah hafal. Itu saya nak bagi asas pada ibu ayah lah. Start hafal dengan juzuk 30. Sama masuk luar lepak pun nanti dia akan hafal juzuk 30. Dia akan bermula dengan juzuk 30. Ya, saya tak buka lagi. Okey, saya tak buka lagi skrin. Okey, itu sebab saya nampak yang komen darjah 5, darjah 4. Itu saya bagi tahu awal. Tumpah saya ingat. Nanti saya lupa. Okey, so untuk permulaan ibu ayah, teknik hafazan ni dia adalah basic kepada ibu ayah. Sama ada darjah 3, darjah 4 ataupun darjah 1, inilah basic asas. Kenapa saya tekankan dari sudut bacaan? Okey. Pertama kalau ikut istilah di kami Smart IQ ni, B tu adalah untuk baca. Baca ni apa dia ibu ayah yang ibu ayah boleh faham. Dia secara asasnya baca tu dia kena tengok dari sudut tajwidnya, kelancarannya. Dia bermula daripada baca dulu. Anak dari tadika dah start buat hafazan. Bagus. Kalau anak dah start, baguslah. Sebab dia dah start dengan hafazan. Okey. Jadi, kalau kata ibu ayah, nak mula tu, mula dengan asas dulu, kita boleh bimbing anak kita ni dengan bacaan dulu. Bacaan dari sudut baca sebelum kita nak masuk ke fasa yang kedua. Fasa pertama ni kita bentuk anak-anak ni untuk kelancaran bacaan. Bacaan tu dari sudut tajwid, makhraj, kena tengok betul-betul. Kalaulah daripada step ataupun fasa yang pertama anak kita gagal untuk baca dalam keadaan yang baik, fasa yang kedua, ketiga, itulah menyebab akhirnya anak kita tidak lancar hafazan dia. Anak kita lupa. Anak kita bacaannya tidak bagus. Itu yang penting. Ya, saya akan mulakan dengan hafazan. Okey? Kita akan mula. Okey, jadi itu teknik asas yang pertama adalah saya nak tekankan dekat sini baca. Sebab kalau tak mula dengan asasnya, macam mana ibu ayah? Nak mula dengan seterusnya. Okey, jadi kalau kita gitu baca berapa kali saja. Okey, kalau baca ni ada yang kata apa? Ada yang kata 60 kali, ada yang baca 100 kali, kan? Jadi untuk teknik hafazan yang saya nak kongsikan kepada ibu ayah, baca ni adalah selagi mana sangkut. Selagi mana anak tu belum lagi lancar, kena baca, perbaiki dulu bacaan sebelum start menghafal. Okey, ini adalah fasa pertama. Okey, saya masuk pada yang kedua. Okey, yang kedua adalah M. Bila anak kita dah lancar, anak kita dah bacaan, dah sebutan pun dah fasih, ataupun dari sudut kedudukan ayat, dia punya apa nama? Visual, dia punya otak dia dah dapat bayangan kedudukan ayat, baru kita akan pindah pada fasa yang kedua iaitu menghafal. Okey, dalam proses menghafal ni Pak Ayah, kita kena latih anak kita ni untuk membayangkan ayat Al-Quran tersebut. Kalau dia tanpa menghafal, dia hafal tanpa ingat kedudukan ayat, dia takkan boleh baca. Dia takkan boleh menghafal dengan lancar. So, Ibu Ayah boleh minta anak kita ni start hafal tu, dia tengok, dia ingat balik apa yang dia hafal. Paling tidaklah 10 kali, 15 kali. Biasanya 10 kali tu dah okey. Kan kalau kata anak kita ni agak, sebab anak kita tak sama. Ada anak kita yang cepat boleh. Ada anak kita ni dia ambil masa sedikit untuk boleh. So kita ambil anak kita ni menghafal paling tidaklah. Kalau 10 kali dia memang ingat, okey. Tapi kalau macam dia ambil masa, ambillah 15 kali ataupun 20 kali. Dia ulang dan tengok betul-betul kedudukan ayat tersebut. Tapi saya nak pesan pada ibu ayah, jangan ambil banyak. Okey, kalau hari ni ibu ayah belajar teknik hafazan, balik nanti buat. Paling tidak kita try untuk satu baris. Dalam hafazan ketemu dengan al-bab ni, kita kena latih anak kita menghafal dalam tempoh 3 minit ataupun 5 minit, satu baris. Dia bukan ikut ayat. Kalau ikut ayat tak sama. Ada yang satu ayat ada 15 baris. Ada yang satu baris ada 3-4 ayat. So dia tak sama. Jadi, selepas ibu ayah dapat ni, try buat pada anak. Satu baris, tengok. 3 minit ke 5 minit, satu baris. Cuba buat. Okay. Mula suruh dia baca dulu bagi lancar. Yang kedua, dia start menghafal. Okay. Yang ketiga, dia dapat apa? Yang ketiga, dia start dengan mengulang. Apa istilah ni mengulang ni, Pak Ayah? Mengulang ni adalah dia menghafal dan mengulang tanpa tengok ayat Al-Quran. Jangan tengok. Dia membayangkan dekat sini. Kalau ayat Al-Quran tu lekat dekat sini, maksudnya dia dapat menghafal dengan baik dan lancar. Kalau dia terbaca tersangkut-sangkut, ayat Al-Quran tu belum lagi lekat. Jadi ini yang saya nak tekan kepada ibu ayah, kalaulah dia dapat ketiga-tiga asas fasa ni, insya-Allah hafazan dia tu dia akan kekal lama. Tapi kalau dia kata tak pentinglah, saya skip lah untuk baca, saya teruskan menghafal.
Jangan ibu ayah, itu sangat bahaya kepada anak-anak. Dia menghafal dalam keadaan yang tergesa-gesa. Dia menghafal dalam keadaan yang terburu-buru, dia nak cepat habis. Akhirnya nanti hafazan baris pertama pun tak lancar, yang kedua pun agak-agak lupa-lupa ingat, yang ketiga tu mungkin dia ingat sebab dia ulang hujung. Masa awal tu dia tak ulang betul-betul. Jadi 3 asas ni adalah sangat penting kepada ibu ayah, dan ini yang saya tekankan kepada pelajar saya ni supaya mereka dapat menghafal dalam tempoh, kalau MRSM 25 minit, kalau SMK-SBP 30 minit. Satu muka surat. MRSM memang fit 25 minit, 8 baris. Memang fit dah. Kalau nak kita dapat lebih pun 25 minit. 8 baris, sama. Tapi kalau SMK, SBP ni dia ada peluang untuk anak kita ni lebih lagi. Kalau nak kita biasa buat latihan, dia akan, otak dia makin tajam. Jadi ibu ayah, permulaan yang memang macam mana Ustazah? 5 minit dah dapat. Anak saya satu baris pun dah 9 minit. Itu permulaan asas ibu ayah. Jadi kalau kata sekarang ni kita dah boleh start. Ibu ayah boleh buat sendiri dekat rumah. Buat, suruh bagi keratan ayat Quran kat dia, suruh dia hafal. Baca satu baris dulu. Okey, cara dia ibu ayah, ibu ayah boleh buat kat rumah. Saya bagi tahu siap-siap lah. Untuk kat rumah ni, ibu ayah ambil satu ayat Al-Quran. Contoh kalau ibu ayah nak mula, kalau sekolah yang bawah darjah 3, darjah 4, boleh mula dengan juzuk 30 dulu. Kalau kata sekarang ni saya nak latih anak saya ni. Saya nak latih anak saya ni masuk ke sekolah Ulul Albab. Ingatlah, tahun lepas lah. Yang terbuka, ada sekolah dia minta anak kita ni baca surah lazim. Surah juzuk 30. Iaitu surah Al-Duha sampai surah An-Nas. So ibu ayah kena clear dulu juzuk 30 ataupun surah lazim. Ada yang termuda baru ni dia suruh baca. Okey, sila baca surah Al-Zalzalah. Kan, itu mungkin atas panel. Sila baca surah Al-Bayyinah. Jadi ibu ayah boleh get ready kalau yang mana nak preparation nak masuk ke temu dua albab ni, prepare surah lazim. Al-Duha sampai surah An-Nas. Kebarangkalian tu nak dapat tu, yang tu kena standby. Kan, mana tahu tiba-tiba anak kita kena. Tapi baru ni memang ada yang kena. Sebab student saya kata, Ustazah, saya kena lah surah lazim. Alhamdulillah saya buat dah dengan Ustazah. Sebelum pergi ketemu Dega tu, surah lazim saya dah clear. Kan? Jadi sebelum tu tak ada. Sebelum tahun lepas dah. Okay. Jadi, apa yang ibu ayah boleh buat? Kalau kata surah lazim tu susah sebab kita nak atuk, ataupun ibu ayah boleh buat satu baris tu, ambillah ayat muka surat yang mana yang tak pernah anak baca, cuba test, suruh dia buat satu baris tu 3 minit ke 5 minit. Tapi kalau ikut untuk KMRSM ni, lebih kurang 3 minit. Tapi untuk fasa awal, ada anak yang tak mampu. Sebab 3 minit ni terlampau cepat untuk dia dapat. Okay? Jadi, itu yang saya nak tekan kepada ibu, buat yang tu dulu. Okay, buat di rumah atau latih setiap hari kalau boleh buat. Okay, kalau tidak, buatlah dalam 5 minit, 10 minit, suruh anak buat hafazan. Bagi ayat Quran mana-mana je, ambil ayat Quran, buka, suruh dia buat. Dalam tempoh 3 ke 5 minit. Okey, itu adalah hari yang pertama. Cubalah buat setiap hari. Kalau ibu ayah boleh buat, continue untuk buat setiap hari. Hari kedua, tambahlah sikit masa tu. Tambah lagi. Kan? Untuk dia pergi dapat 25 minit, 8 baris bagi anak mohon KMR SM dan SMK SBP. Okey. Itu adalah benda yang pertama. Okey, yang seterusnya ibu ayah. Boleh faham teknik hafazan ni? Okey. Yang seterusnya ibu ayah. Okey, dalam temu dua ibu ayah, dalam temu dia ada 4 aspek yang penting. Okey, yang mana dia tekankan dia sudah hafazan, dia akan tekan tilawah, tahridi dan komunikasi. Ini benda yang sangat penting yang ibu ayah perlu tahu. Kalau ibu ayah darjah 5 pun dah boleh get ready dah. Okey, boleh get ready dah daripada awal. Apa yang saya nak tekan kat sini, bila dia sudut hafazan ni, dia berkait dengan tajwid. Dalam hafazan, dalam temu duga hafazan, dia akan tengok dari sudut kelancaran, dia akan tengok dari sudut tajwid. Sama juga kalau tilawah, hafazan tajwid dengan kelancaran. So markah yang paling banyak adalah tajwid dan kelancaran. Kalaulah bayangkan anak kita sekarang ni belum lagi lancar bacaan. So boleh get ready dah ibu ayah. Sekarang ni nak masuk bulan 2 dah. Esok dah masuk bulan 2. Bila masuk bulan 2 ni, dah ada berapa bulan lagi. Kalau borang permohonan keluar pada bulan 8, temu juga jangkaannya bulan 10. So, ada masa anak nak perbaiki bacaan Al-Quran. Ada masa anak nak lancarkan hafazan. Ada masa anak nak bagi dapat 8 baris 25 minit. Dan ambil masa ibu ayah. Dia bukan yang temu juga bulan depan. Bulan ni baru nak ambil. Jangan. Itu akan menyebabkan anak kita jadi rasa tak suka dengan Al-Quran. Dia rasa, ya Allah, susahnya Al-Quran ni untuk menghafal. Kadang-kadang saya nampak, pengalaman saya lah kan, bila bersama dengan anak-anak, bila saya tanya kenapa adik ambil lama sangat? Bukan saja sebab masa dulu awal tu, mak saya kata tak apa awal lagi, nantilah dekat-dekat temu juga baru kita buat latihan. Jangan ibu ayah. Kesian nanti kat anak tu. Dia terpaksa pressure nak dapatkan hafazan tu. Walaupun kita nampak hafazan Al-Quran, setiap hari dekat sekolah pun ada bacaan Al-Quran. Setiap petang anak saya mengaji Al-Quran. Tapi ibu ayah kena tengok, sekali-sekala tengok bacaan dia kategori mana. Ada yang saya jumpa anak-anak tu,
ibu ayah memang bagi tahu, anak saya ni memang bacaan okey ustazah. Saya nak fokus daripada hafazan. Okey, saya kata okey boleh tak ada masalah. Bila saya dengar bacaan dia, ya Allah banyak lagi saya nak kena baki. Bacaan dengung tak jaga, panjang pendek tak jaga. Itu adalah faktor-faktor menyebabkan gagal anak kita dalam temuduga hafazan. Itu yang ibu kena jaga dia daripada sekarang. Mula daripada sekarang. Untuk hafazan. Dan yang kedua, bila dalam temuduga hafazan ni, saya bagi tahu siap-siap yang darjah 6. So darjah 4, darjah 5 ni boleh dengar dan boleh get ready ke arah persiapan temuduga ulul albab nanti. Dalam temuduga hafazan ni banyak yang gagal. Antara salah satu faktornya adalah mereka tidak dapat menghafal dalam keadaan yang baik. Dan bila hafal, planner terpaksa bantu dalam banyak bahagian. Contoh yang kepala dia lupa, kan, terpaksa bantu. Ada hafal-hafal tiba-tiba terlupa. Hafal-hafal, dia baca ayat terlalu panjang, tidak membuat teknik chunking dalam hafazan. Semua tu memainkan peranan ibu ayah dalam menghafal ni. Bila dia menghafal, dia tak tahu dia potong ikut suka dia. Dia nak potong dekat sini, dia sambung dengan ayat yang seterusnya. Tak boleh. Dalam Al-Quran dia akan nilai. Dan dia tengok, pelajar ni boleh ke tidak, memahami ke tidak hukum tajwid. Yelah nak masuk sekolah hafazan Al-Quran. Mestilah mereka tapis pelajar tu supaya, yelah masuk sekolah tu tak payah dah nak kena apa betul yang basic-basic asas ni. Jadi peranan ibu ayah sekarang ni dah kena start dah kalau nak masuk ke sekolah ulul albab. Ulul albab ni sekolah yang ada hafazan Quran plus dengan akademik. Jadi untunglah ibu ayah boleh dapat dua sekali, hafazan dengan akademik. Masa saya dulu tak ada. Okey, masa saya dulu tak ada. Okey, jadi untuk hafazan, yang tu ibu ayah kena tahu. Dalam hafazan ni apa yang selalu tekankan, macam mana cara nak duduk. Kadang-kadang anak kita hafal, ya Allah macam ni. Tak semangatnya ibu ayah. Cuba kita tengok kadang-kadang kan, hafal pun sekarang sambil macam ni. Hafal pun sambil tak bersungguh-sungguh dalam menghafal. Itu yang kadang-kadang hafal satu baris pun 10 ke setengah jam tak dapat-dapat lagi. So kita akan tekan. Saya memang tekan ke pelajar, kalau nak hafal buat betul-betul. Bersungguh-sungguh, fokus betul. Baru boleh berjaya. Kalau sekadar hafal main-main, memang harapannya tu agak tipis lah untuk berjaya ke temuduga ulul albab. Jadi apa lagi saya tengok dalam hafazan ni, bila duduk dia dah hafazan, dia tak tahu nak potong dekat mana, dia tak tahu macam mana nak, kalau macam saya tekan lah macam mana nak pegang Al-Quran tu ke apa. Kita nak berlatih anak kita tu untuk fokus dalam hafazan. Bayangkan dia bayar 25 minit nak kena dapat 8 baris. Struggle sangat anak-anak nak dapat. Tak ada dalam tu yang hafal dalam keadaan yang sambil main-main, tak ada. Ada yang hafal tu sambil dia tak tahu cara, dia hafal dapatlah 2 baris, 3 baris. Itu yang saya tekan kepada ibu ayah. Dan ibu ayah boleh tengok tak, kadang-kadang anak kita hafal ni, hafal ya Allah, suara tak apa nak dengar. Yalah saya fahamlah kadang-kadang ibu ayah ni, tak tahu sangat nak hafal tu macam mana kan. Kategori dia lah, kadang-kadang ibu ayah tak hafal Quran, tapi anak hafal Quran. Mak saya tak hafal Quran, tapi dekat anak dia hafal Quran. Dia nak macam tu. Kan? Ada yang ibu ayah memang hafal Quran, dia memang bentuk dah anak dia hafal Quran. Jadi, anak-anak ni kadang cerdik. Tak apa, Ustazah kata boleh je hafal Quran pelan-pelan. Tak payah hafal kuat-kuat pun boleh. Sebenarnya bukan ibu ayah. Kalau dalam menghafal Al-Quran, anak mesti keluarkan suara dalam menghafal Al-Quran. Itu saya nak pesan. Nak bagi tahu rahsia pada ibu ayah. Kalau nak kata tak apa, mak, hafal pelan-pelan pun boleh. Salah. Okey? Jadi kalau anak lepas ni kalau buat macam tu, suruh dia hafal, keluarkan suara. Bagi dengar sampai telinga dia tu. Baru dia sampai kepada otak dia dalam proses menghafal. Okey. Jadi, pertama hafazan. Yang kedua tilawah. Tilawah ni ibu ayah bacaan tengok tau. Tilawah ni dia macam, dia bagi ayat Al-Quran. Dia suruh anak kita baca. Dalam tempoh masa 5 minit, 5 baris macam tu. 5 baris. Tengoklah kalau anak kita ni lancak, mungkin dapat baca, dia suruh berhenti. Ada pendek dia suruh berhenti je. Dah tengok bacaan pun okey, tajuk pun okey, so dia kata Astagfirullahalazim azim. Ada baca 3 baris. Ada yang dia kena baca banyak sebab apa? Sebab dia tak boleh nak bagi markah tu. Dia macam sangkut markah sebab apa? Bacaan kurang lancar, bacaan tak berapa nak okey, so dia akan sangkut dekat situ. Ada yang baca 1 baris, baca pun ya Allah teruk sangat. So panel tamatkan bacaan dia, tilawah dia. So markah lagi kurang. Jadi tilawah ni dah boleh start dah lah untuk kita preparation. Bacaan tu bagi bagus. Kan? Sebab hafazan untuk kita nak bagi ingat Al-Quran. Tilawah ni baca tengok. Markah tengok ni ibu ayah, kalau ibu boleh dapat, anak-anak tu boleh dapatlah markah yang full mark, hafazan pun insya-Allah. Sebab dia duduk tilawah dengan hafazan ni dia duduk macam ni. Kalau bacaan tajuk semua okey, hafazan dia akan naik. Dua-dua dia akan markah, dia boleh dapat markah situ. Okey, yang ketiga, tahriri. Tahriri ni adalah penulisan ayat Al-Quran. Okey, yang ni yang memang saya jumpa real punya ibu ayah. Baru ni saya dah buat, saya buat kelas. Bila saya buat kelas, saya kata, okey, hari ni kita buat macam mana orang kata betul-betul dalam temuduga. Saya akan buat tilawah, saya buat hafazan dan saya buat tahriri. Bila saya buat, saya kata, okey, saya bagi maksa 5 baris dalam tempoh 5 minit. Okey.
Jadi anak-anak ni menulis satu baris pun tak sempat habis. Kenapa? Cukuplah maksudnya saya tak 5 minit saya terus berhenti. Sebab saya nak ikut macam mana temu duga, macam tu saya akan buat. Saya tak bagi ekstra masa lah kan. Jadi ada anak kata apa, "Ustazah, saya baru satu baris pun tak ada habis." Dia lah anak-anak dia tak yakin. Dia tulis tu tak cantik, dia padam lagi. Dia tulis-tulis, "Alamak Ustazah, tersilap." Dia padam lagi. Kan, ada anak dia tulis, dia tak ikut macam mana dalam sebiji macam Al-Quran. So, bila kita tengok dekat sini ibu ayah, rupanya kalau anak kita tak dilatih awal dalam tahriri ni, dia akan rasa dia akan gagal dalam penulisan ayat Quran. Sebab dia akan tengok. Tapi SMK dengan SPP saja, MRSM tak ada. Okay, MRSM tak ada. Jadi itu yang kita boleh planning lah. Sebab ibu ayah, kalau untuk permohonan ni, janganlah kita harapkan kepada MRSM saja. Kalau boleh kita minta, kita fikir satu nanti saat kata Tarmizi akan ceritalah sudut teknikal ni. Kalau nak MRSM nak minta macam mana, apakah syarat permohonan, SMK, SBP. So kita boleh tengok anak kita ni nak pilih ke sekolah mana. Jangan ikut orang. Kan, kalau katakan saya nak anak saya ni memang bidang profesional nak masuk ke nak jadi doktor yang hafiz. Boleh masuk MRSM. Saya nak anak saya ni memang ke arah SMK lah, saya nampak dia punya tu sesuai dengan anak saya. So boleh pilih SMK. So banyak lagi sekolah yang ibadah jangan lupa untuk mohon. Okey. Tak sempat. Okey. Boleh nanti latihan bermula atas buku tahriri, lebih baik praktik atas kertas kosong. Okey, kalau kata nak praktik, boleh praktik dengan buku tahriri, boleh? Atau ikutlah kalau kata ada kertas kosong yang kata apa, ada budgeted punya kan. Kita Ustazah saya nak beli buku pula. So boleh, tak ada masalah, ambil kertas kosong, bagi dia ayat Quran kat dia. Okey, tak perlu nak beli ikutlah buku asas, tak payah. Okey. Okey. Jadi untuk komunikasi ni, bila dalam temu duga dalam bab ni, panel akan lihat dari sudut macam mana dia berinteraksi dengan panel. So bila hafazan dia tu dia baca, dah latih dah dengan bacaan pun lancar, dia baca dia mahu. Ada anak tu dalam temu juga nak kalau suara pun mahal ibu ayah. Susah nak dengar suara ibu ayah. Nak hafal pun ada dekat panel walaupun dekat tak dengar. Sebab anak kita tak dilatih dengan bacaan yang kuat. Orang kata sampai pada panel nak baca. So bila komunikasi ni panel akan tanyalah bila dia nampak hafazan pun bagus, tilawah pun okey. So dia akan tengok pula komunikasi apa yang anak kita aktif dekat sekolah, apa yang anak kita terlibat dekat sekolah, apa anak kita yang dia akan tanya soalan yang berkaitan kalau masuk ke sekolah yang duk asrama ni anak mau ke? Yang nak masuk ke sekolah Ulul Albab ni, mak suruh ke anak yang suruh? So soalan tricky ni dia tengok. Anak ni betul-betul nak masuk ataupun mak kehendak ibu ayah. Kalaulah kehendak ibu ayah, walaupun anak boleh menjawab, anak boleh menghafal, tak dapat ke sekolah tu. Sebab apa? Sebab bukan kehendak anak nak masuk. So kita kena train otak anak ni supaya setiap hari kita cakap, nanti abang, kakak, mak nak teringin nak masuk anak ni ke MNS Ibn Al-Bab. Teringin sangat. Masuk nah. So kita sentiasa bercakap. Dan satu lagi, bila kadang-kadang antara salah satu faktor lah anak kita tak minat sebab apa? Dia tak tahu kenapa lah mak ayah aku nak hantar anak ke sekolah Ibn Al-Bab ni. Kenapa? Kenapa nak suruh aku sana hafal Quran? Sedangkan abang kakak aku tak hafal, aku nombor 3 kena hafal. Kan? So ibu ayah, kalau daripada sekarang ni kita dah boleh sembang, bagi tahu kenapa hafal Quran, apa kelebihan dia, apa yang ibu ayah harapkan, impikan untuk anak ni menghafal Al-Quran. Kan bagi tahu. Baru dia akan capai. Dan bila dia capai tu ibu ayah, bagilah reward sikit pada anak. Ni kalau try buat ni, balik rumah ni, buat satu baris, buat 3 ke 5 minit. Tengok dia boleh dapat ke tidak. Kalau dia boleh dapat, ambil 3-5 minit, satu baris 3 minit, maksudnya baris kedua, lebih kurang dalam 6 minit. Buat macam tu, buat. Latih anak-anak. Supaya dia boleh asah otak dia. Ingat lah, pada permulaan anak-anak student saya ni, dapatlah 3 baris, 4 baris. Kan, hafal pun jangan bersengkak, nak dia dapat hafal 8 baris tu. Tapi, bila anak tu dilatih, dia hafal-hafal kan. Dalam tempoh 25 minit, ada yang dapat hafal sampai 10 baris. Macam mana Ustazah? Kata 25 minit 8 baris. Itu kalau MNSM. Kalau SMK, 30 minit. Biasa 5 minit saja, dia dapat hafal dalam 10 baris. Ada yang sampai 12 baris. Bermulanya di sini, Ibu Ayah. Bermula di sini. So, bila kita tengok, inilah asasnya. Yang saya nak kongsikan, teknik hafazan asas kepada Ibu Ayah, supaya Ibu Ayah boleh buat di rumah. Kan? Latih anak-anak tu buat di sudut bacaannya, tengok di sudut kelancarannya, sudut tajwidnya, kena bagi kemah. Latih anak-anak. Ya, 3 baris 5 minit. Okey. So, boleh latihan anak. Okey, untuk ketemu juga ulul albab ni, saya nak beritahu siap. Soalan ayat Quran dia diambil secara random. Dia bukan ambil surah pilihan. Okey, dia bukan ambil surah pilihan. So, nak latih anak-anak ni bermula dengan ambil dia ayat Quran secara random. Ambil ayat Quran, bagi dia. Kalau kata tak boleh 8 baris, try buat dulu. Fasa yang pertama mungkin 3 baris, 5 baris, baru 8 baris.
Tapi kalau anak ni dah dapat, kita dah teknik asas ni, boleh train daripada sekarang. Okey, kalau kata surah pilihan ni boleh nak hafal. Kalau ibu ayah kata nak mohon ke selain daripada MRSM, SMK, SBP, ada setengah sekolah dia bagi surah pilihan untuk menghafal. Ada yang masa temuduga tu dia minta apa surah yang adik hafal, yang ingat. Ada anak-adik kita ni yang dah ready surah pilihan, so dia persembahkan hafazan Al-Quran tu di depan panel. Sebab ada setengah panel macam ni. Bila dia hafal, contoh dia hafal, tiba-tiba dia macam bacaan tu cantik, hafazan dia berlagu, sedap apa semua, tapi tak berapa nak lancar. Setengah panel dia kata ni, okey, surah apa yang kamu hafal? Saya hafal surah Al-Mulk. Okey, cuba baca, cuba hafal surah Al-Mulk. Dia suruh anak kita hafal. Itu dia bergantung atas panel. So kita tengoklah. Kita boleh get ready juzuk 30 dan surah pilihan daripada sekarang. Tak, surah random ni maksudnya dalam 30 juzuk. 30 juzuk Al-Quran. Maksudnya ada yang ambil juzuk 5, ada yang ambil surah An-Nisa, ada yang ambil surah Al-Imran, ada yang ambil surah Al-Hajj, surah Maryam, surah yang ni apa nama? Al-An'am. Ada. Dia random. Dia tak ambil juz 30 dengan harap ibu ayah. Juz 30 tak ambil. Okey, dia tak ambil. Masa dalam macam ni. Saya contoh sikit lah. Dalam temu duga al-bab ni, kan dia ada kuarantin 30 minit ataupun 20 minit. Dalam tu dia akan bagi satu keratan ayat Al-Quran yang diambil secara random. Okey, jelas ha? Yang diambil secara random. Okey, yang ni yang kita latih pada anak-anak ni supaya buat dalam tempoh 20 minit dapatkan 8 baris, dapat skor markah full mark, kita bagi bacaan tajwid tu bagi betul, kan? Supaya setiap baris hafazan anak kita tu tak potong markah. Okey, ingat kat situ. Bila dah selesai tu, bila habis dalam 25 minit, anak kita boleh surah Al-Mulk pun boleh. Okey, kalau nak buat hafazan. Habis dalam tempoh masa 20 minit, anak akan dibawa ke bilik panel. Dalam bilik panel ni lah, anak akan persembahkan hafazan Al-Quran. Ni akan dinilai dalam bilik panel ni. Hafazan, tilawah, komunikasi. Tahriri tadi dalam bilik kuarantin. Okey, 3 benda ni. Apa yang dalam tu, baru ni. Ada student yang kongsi, dia kena hafal surah lazim. Panel suruh hafal surah lazim. Dia maksudnya apa yang anak hafal dia suruh hafal. Kalau anak kita tak boleh hafal tu tak ada masalah. Cuma yelah itu mungkin markah daripada panel sendiri dia nak bagi. Okay, surah hafal surah Al-Bayyinah, ada spontan dia suruh. So kita boleh get ready dah surah lazim pada anak kita. Satu muka surat, satu surah, satu muka surat. Okey, jadi nak kena hafal berapa juzuk Ustazah? Okay, kalau untuk permulaan asas dia, ambil teknik hafazan tadi, latih anak ambil ayat Quran mana-mana muka surat, yang bukan surah pilihan, yang bukan juzuk 30, muka surat, latih dia untuk dapat 25 minit bersamaan 8 baris. Sekejap saya tengok sini ada. Okey, kita tengok sini. Yang ni contoh MRSM. Saya lupa nak buka. Okey, yang ni 8 baris 25 minit. Yang ni, okey. Satu lagi yang ni adalah SMK, SBP macam ni. Tapi kebanyakan selain daripada SMK, SBP, banyak lagi sekolah imtiaz macam ni juga. Sekolah-sekolah yang tahfiz yang ada akademik tu macam ni. Cuma MRSM saja dia bagi 8 baris. Okey, dalam bentuk macam ni. So, yang ni kita kena latih. Kalau anak kita dapat 30 minit, dapat dalam 11-12 baris. Okey tu. Kan? Okey. Bukan, 8 baris bukan satu muka surat. Dia memang dia ambil sekerat. Sekerat ya. Dia tak habis pun. Dia memang ambil 8 baris dalam ayat Quran tu, dia ambil 8 baris sahaja. Dia bukan satu surah. Dia bukan satu muka surat. Satu muka surat ada 15 baris macam ni. Yang ni satu muka surat. Kalau MRSM bukan. Dia hanya ambil 8 baris kerak ni saja. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 5 minit sahaja. Okey. Juzuk 30 ni kalau kata dalam kuarantin tak ada. Setakat ni tak jumpa soalan lah. Memang tak ada lagi. Okey. Yang tu. Jadi itu adalah teknik asas. 30 memang kepastian pena. Sekejap soalannya. Okey. Juzuk sazah tu apa ya? Okey, yang ni dalam surah Baqarah. Yang saya buat keluar ni, saya tunjuk contoh ni. Yang ni adalah contoh soalan sebenar yang keluar. Okey, yang ni dalam juzuk 1 muka surat 15. Ada satu. Yang ni satu muka surat. Kalau SMK imtiaz satu muka surat. Macam ni. Ini saya tekankan ya. Ini saya nak beritahu kepada ibu ayah. Yang ni memang saya tekankan tahun ni. Tahun lepas saya mula lambat ibu ayah. Saya nak bantu ibu ayah. Tahun lepas ada yang mula bulan 5, bulan 6. Tapi tahun ni bila saya dapat feedback daripada ibu ayah. Yang mana Ustazah, kenapa Ustazah tak mula kelas awal? Kenapa Ustazah bagi bulan 4, bulan 5? Anak saya ni tak semestinya saya boleh. Anak saya ni kadang-kadang ambil masa untuk boleh. Ustazah boleh tak mula awal tahun? Jadi bila saya tengok, cuak-cuak susun balik.
tahun ni kita mula awal untuk nak bantu anak ni. Bulan ada kan anak-anak kita kadang-kadang ada exam lah, sibuk dengan aktiviti sekolah lah, kan. Jadi untuk tahun ni kita mula awal untuk nak bentuk anak kita ni persiapan ke temu juga ulul albab. Yang mana dalam tu kita bantu untuk teknik hafazan, okay, kita nak praktik lah. Sekarang ni sekali buat teori, praktikal hafazan. Okay, yang kedua kita bantu anak-anak ni bila dalam teknik hafazan ni Pak ya, kadang-kadang anak kita cepat lupa. Kadang-kadang anak kita ni bila hafal tak tahu nak potong kat mana ayat panjang. Cuba tengok ayat ni Ustazah, Ibu Ayah. Kul in kanat lakumud darul akhirah. Anak nak hafal, dia tak boleh hafal daripada kul sampai sadiqin, tak boleh. Dia akan apa? Dia akan hafazan dia tu akan jadi lagi lambat. Dia kena buat teknik chunking yang kita terapkan kepada pelajar kita tu supaya dia tahu nak potong dekat mana. Kan? Sama juga dalam tilawah dia nak potong dekat mana. Supaya dia potong tu, dia nak buat chunking tu bertepatan dengan ayat. Okay. Selain daripada tu, anak kita ni nak kena cara untuk fokus hafazan. Bila dia hafal tu dalam 30 minit dia boleh fokus dalam hafazan. Itu yang kita nak terapkan. Yang kedua, saya akan tekankan juga dalam bentuk tajwid Ibu Ayah. Yang mana kebanyakan yang gagal dalam temu duga bacaannya tidak bagus dan tidak lancar. Tajwid pun tak betul lagi. So, bila kita mula awal ni, kita dapatlah bantu anak-anak kita ni dari sudut kelancarannya, dari sudut mana yang kita boleh prepare anak-anak kita tu dari sudut dengungnya. So, kita start awal ni, dia boleh baiki bacaan Al-Quran. Sebab dah bila temu duga bulan 10. Sekarang ni bulan 2. So, ada masa kita boleh baiki bacaan. Okey, yang satu muka surat betul? Means bukannya anak-anak kena hafal semua akan ditebuk masa temu duga. Bukan. Anak-anak, okey, dalam temu duga anak tak kena tebuk nah. Anak kena hafal daripada kul in kanat sampailah contoh kalau kata 8 baris sampai lil mukminin. Dia kena hafal lah. Dia akan bagi satu keratan ayat Al-Quran. Tapi kalau kata contoh anak kita ni SMK, dia bagi satu muka surat ni, tengok anak kita ni dapat berapa baris. Kalau lagi banyaklah markah anak kita. Okey, faham? Dia akan tengok waktu wakaf itidah tu dia akan tengok. Dia akan bersesuaian dengan tempat nak berhenti. Kalau kata perlu undur balik, so kita kena patah balik tu, kita akan bantu anak-anak ni tahu dekat mana wakaf yang perlu diambil. Analisis hafazan, tahun lepas banyak hafazan surah apa ya? Kalau kata temu dua ni, kalau saya nak analisis banyak soalan. Okey, jadi Pak Yah tak apa. Jadi untuk tahun ni, saya dah kumpulkan soalan. Saya nak bagi banyak. Saya dah kumpulkan satu soalan dan dia akan keluar dalam tak lama lagi. Buku tu akan keluar, buku hafazan tu akan keluar tak lama lagi. Dalam tu Ibu Ayah boleh buat latihan ayat Quran tersebut. Tak keluar lagi. Sebab saya masih kumpulkan daripada sekolah imtiaz, saya masih kumpulkan ayat Quran daripada SMK, SBP, MRSM, sekolah SMAN. Ayat Al-Quran tu kita akan keluarkan nanti. Okay. Supaya kita buat ada dalam bentuk MRSM, ada yang dalam bentuk SMK SBP. Okay. Kita akan bantu Ibu Ayah. Okay, saya tak faham bab kena hafal ni. Boleh terangkan tak surah apa kena hafal lah contoh. Okay. Saya ambil masa 5 minit lagi Ibu Ayah. Sebab lepas ni Ustaz Tarmizi pula. Sebab teknikal tu. Dia macam ni. Untuk hafazan ni, saya boleh bantu anak-anak. Dalam, sebab dia ambil masa. Untuk anak-anak ni dia ambil masa. Tapi saya beritahu tadi, teknik hafazan Ibu Ayah boleh buat kat rumah. Untuk tilawah Ibu Ayah boleh latih kat rumah. Kalau tahridi boleh buat untuk ajak anak untuk buat penulisan. So saya dah bagi dah secara asas kepada Ibu Ayah. Ibu Ayah boleh buat kat rumah yang tu. Cuma untuk kata soalan hafazan ni, saya beritahu macam ni ya. Untuk soalan kuarantin hafazan yang 25 minit, 30 minit tu, ayat Al-Quran diberikan secara random. Bukan juzuk 30, bukan surah pilihan. Contoh macam ni lah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, surah yang keluar, surah yang keluar tu surah Taubah. Okey. Dalam random dan dalam Al-Quran. Okey, boleh faham? Masa temu duga keratan Al-Quran. Ya, betul. Masa temu duga Al-Quran diberikan. Ustazah, bulan 10 temu duga lebih kurang minggu ke berapa bulan 10 sebab ada yang tak dapat hadir di minggu. Okey, macam ni Ibu Ayah. Kalau kata bulan 8, kalau kita tengok nanti Ustaz Tarmizi akan bagi tahu tarikh yang tahun ni punya temu duga. Tak silap saya dalam tengah bulan 10. Saya tak ingat saya bulan tu. Tapi kalau kata nak pergi umrah tu, Ibu Ayah akan tengok balik. Sebab nanti kalau kita nak tukar tarikh tu, sebab pemuda ramai tau. Pemohonan hampir 200,000. Jadi kalau kita tukar tu, yelah dia teknikal lah Ibu Ayah. Yang tu kena tengok boleh. Kalau kata boleh planning tu, boleh lepas temu duga bulan 11 ke. Gitu kan. Atau sebelum tu ke, boleh tengok balik. Okey, ayat Quran tu, bukan.
Masa temu duga tu, anak kena baca daripada awal. Qul in kanat sampailah berapa baris yang anak kita dapat menghafal. Okey, dia bukan tebuk tau. Jangan risau. Dia bukan tebuk, dia kena baca daripada awal muka surat yang keratan yang dapat tu. Al-Quran sendiri atau ayat Al-Quran. Okey, kalau keratan tak payah bawa Al-Quran semasa dalam temu duga wal bab, tak payah. Keratan akan diberikan. Okey? Dia macam ni lah, dia bagi satu keratan. Okey, dia bagilah ayat Quran macam ni. Contoh yang saya bagi ni, macam ni lah. Hafal lah satu keratan ni. Macam tu. Jangan tak payah bawa Al-Quran. Okey. Boleh Lin nanti yang ni untuk face to face nanti Ustaz Tarmizi akan share. Okey? Saya akan jawab Ustazah wajib ke SMK ke hafal Quran? Kalau SMK dengan SBP memang wajib hafal Quran 30 juzuk tau. Sebab sijil dia keluar, sijil itu dikeluarkan oleh JAKIM. Kalau MSM, dia minimum memang 10 juzuk. Tapi itu kalau dapat sijil Quran. Kalau tak sampai 10 juzuk, dia tak dapat sijil Al-Quran. Dan kena habiskan Quran 30 juzuk. Tapi Ibu Ayah macam ni lah. Kalau Ibu Ayah memang planning atau perancang anak untuk memang hafal Al-Quran, janganlah letak set 10 juzuk kalau nak ke MSM. Jangan. Letak set abang, kakak masuk hafal Quran 30 juzuk. Set daripada sekarang. Sebab saya jumpa Ibu Ayah, tak apalah bagi dia hafal 10 juzuk pun dah okey. Anak tu dapat 10 juzuk je. Sebab daripada niat awal kita dah 10 juzuk. So kita niat bagi hafal 30 juzuk. Itulah maksudnya memang itu saya nak tekan kepada Ibu Ayah. Kena latih daripada sekarang. Okay, satu ya, saya kata-kata yang saya ingat. Kalau kita nak anak kita hafal Al-Quran, kita kena latih daripada sekarang. Kenapa? Otak anak kita ni perlu diasah. Kena sentiasa asah. Hafazan Al-Quran ni bukan hari ni hafal, hari ni boleh dapat 15 baris tak? Kalau lah contoh Ibu Ayah ambil ikhlas dengan saya kan. Ustazah, kenapa saya ambil teknik hafazan dengan Ustazah? Anak saya tak boleh hafal pun 15 baris. Dia memerlukan kepada latihan, dia memerlukan kepada skill. Anak-anak yang menghafal Al-Quran, dia memerlukan kepada guru yang bimbing. Kalau Ibu Ayah guru tu maksudnya istilah Ibu Ayah boleh membimbing ataupun guru. Ibu Ayah yang tu, saya tak lah maksudnya boleh Ibu Ayah boleh sendiri yang menjadi cikgu. Itu yang asas. Boleh. Yang tadi yang saya asas tu 3 teknik asas yang mudah Ibu Ayah boleh buat kat rumah. Kalau saya contoh lain yang untuk macam lupa ataupun cangking, semua tu dah jadi panjang nanti. Itu saya akan kongsikan dengan anak-anak dalam teknik hafazan nanti. Bukan. Masa masuk ke sekolah ulul albab nanti. Okey, kalau macam ni, kalau darjah 6 sekarang ni, Ibu Ayah boleh start dengan tahu teknik hafazan. Lepas tu dah boleh start untuk menghafal, latih anak menghafal 25 minit, 8 baris. Boleh faham? Okey? Boleh start. Surah lazim ni, dia untuk, kalau SBP dia tanya surah lazim. Okey, surah SBP dia tanya surah lazim. Boleh hafal sekali. Betul, Ibu Ayah boleh hafal sekali. Kalau Ibu Ayah, kan saya beritahu tadi, Ibu Ayah boleh buat kat rumah. Tugasan saya bagi pada Ibu Ayah, ambil satu contoh lah, ambil qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Dia berhenti kat situ lah, khalisah ni. Cuba set anak ni untuk menghafal 3 ke 5 minit. Ibu Ayah buat sekali. Okey, duduk betul-betul. Okey, abang baca dulu. Ingat 3 step tadi, 3 fasa tadi. Baca, hafal dan ulang. Okey. Okey. Saya ada buat yang tu. Tapi kalau sekarang ni kita buat secara online. Kita buat secara online sebabnya kadang-kadang ada daripada KL lah, daripada Melaka, kesian pula kan. So kita buat secara online. SBP memang betul. SBP satu muka surat 30 minit. Kalau yang sebelum ni lah, kalau ada keluar yang baru, itu kita akan ambil. Ustazah, kalau tingkatan 5 tak hafal 30 juz lagi. Okey, macam ni Wawa. Kalaulah contoh, anak kita tak hafal tingkatan 5, tak habis 30 juz. Nanti cikgu dekat sana dia akan bantu anak kita. Jangan risau. Tapi kita kena ada effort lah anak kita tu boleh hafal. Daripada sekarang ni, kita dah kena tanam, kena set anak kita ni tahu teknik menghafal. Latih dia menghafal 25 minit dapat 8 baris. Supaya nanti dia dapat masuk luar lepas nanti dia tak terpinga-pinga. Dah tahu cara dah macam mana hafal. Interview ni untuk anak-anak yang berumur 12 tahun. Darjah 6 tahun ni nak masuk ke tingkatan 1 tahun depan. Okey. Kalau MRSM dalam bab, wajib ke hafal 30 juzuk sebelum SPM? Okey. MRSM ni dia minimum 10 juzuk. Okey. Kalau nak dapatkan sijil, dia kena dapatlah 30 juzuk. Dia kena hafal 30 juzuk. Nak masuk kalau madrasah di sekolah agama swasta. Okey, kalau SMK boleh ke nak masuk? Boleh. Kalau SMK SBP boleh kalau nak masuk ke sekolah sekolah SMK SBP kalau daripada sekolah swasta. Kalau daripada sekolah Cina boleh nak masuk ke sekolah SMK SBP dengan dia ada ambil UPKK dan dia ada sistem yang berdaftar dengan sekolah IDMI ataupun APM. Dia boleh mohon. Tapi kalau sekolah tu tak berdaftar, dia hanya boleh mohon ke MRSM sahaja.
Okey? Okey. Bukan mana ni. Okey. Bolehkah Azila? Okey kah, faham ke? Ah, okey. Sebab kita okey, Zulal Albab ni dekat mana? Dewan ke bilik guru? Zulal Albab ni biasanya ada buat dewan, ada buat kat surau, ada buat kat kelas. Masa temu Zulal Albab nanti. Okey. Okey, Ibu Ayah. Saya rasa setakat itu sahaja. Kalau berkaitan dengan teknikal, okey, dapat saringan, betul? Anak dapat 2 SM, marah Zulal Albab. Tempoh saringan untuk pilihan untuk anak kita berbeza permohonan. Okey. Kalau berkaitan, kalau anak SMKA daripada sekolah swasta ke, kan, nak masuk MRSM ni macam mana, berapa permohonan, kan, syarat-syarat dia nanti saya akan serah kepada Ustaz Tarmizi. Dia memang teknikal bahagian dia untuk ni, yang ni memang khusus. Ibu Ayah kena dengar betul-betul. Yang ni memang khusus macam mana cara nak mohon supaya nanti borang bulan 8 buka, Ibu Ayah dah tahu permohonan macam mana nak isi, teknikal-teknikal ni memang Ibu kena dengar. Okey? Boleh tak? Okey, saya rasa setakat itu sahaja untuk hari ni. Sikit nak Ustazah kalau nak mohon anda ni. Okey, kalau nama anda negeri ni Ustaz Tarmizi. Ni yang teknikal ni Ustaz Tarmizi semua ni. Macam apa beza apa beza ni Ustaz Tarmizi, nanti dia akan jawab. Okey, share. Okey, yang tu sahaja untuk saya hari ni. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada ibu ayah. Sekejap saya buka video utama. Okey, insyaAllah sedikit sebanyak saya kongsikan dengan ibu ayah berkaitan dengan teknik hafazan. Saya harapkan ibu ayah boleh latih dekat rumah benda-benda yang asas dalam temu duga nanti. Kalau kata darjah 3, darjah 4, ambil teknik hafazan nanti buat di rumah. Latih dengan surah lazim, juzuk 30, kan, surah pilihan. Dia boleh start daripada sekarang. Okey, saya doakan semoga ibu ayah semua berjaya melahirkan anak-anak menghafal Al-Quran. Kalau tagline Smart Aiku ni, satu keluarga, satu hafiz. Kalau dah ada seorang tu, tambah lagi lah bagi semuanya menghafal Al-Quran, insyaAllah. Saya doakan semoga ibu ayah semua berjaya dan anak-anak menghafal Al-Quran, insyaAllah, dunia dan akhirat. Terima kasih banyak-banyak ibu ayah yang bersama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu ayah, tolong stay. Tunggu berkaitan dengan teknikal temu duga Ulul Albab. Temuduga Ulul Albab bukan sekadar hafazan semata-mata. Ianya tentang karakter, fokus dan confident. Misi ke Ulul Albab. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Syahrul Haninah atas apa yang disampaikan tadi. Alhamdulillah. Tuan-puan, saya tengok banyak tuan-puan soalan-soalan daripada tuan-puan. Okey. Okey tuan-puan. Apa saya nak bagi tahu apa yang Ustazah Syahrul sampaikan tadi tuan-puan, saya rasa baru dalam 10% tuan-puan. Kalau tuan-puan nak belajar lagi tuan-puan, Ustazah nak cerita 2 hari pun tak cukup tuan-puan. Okey. Sebab apa tuan-puan? Teknik hafazan ni banyak. Okey, dia bukannya boleh belajar macam tu saja. Dan tuan-puan, sebenarnya pembelajaran anak-anak ini merupakan satu proses. Dia takkan boleh dalam masa 1 jam, 2 jam dapat semua. Takkan boleh buat. Memang takkan. Tambah-tambah proses untuk hafazan Al-Quran memang mengambil masa yang panjang. Jadi tuan-puan, saya harap tuan-puan dapatlah apa yang Ustazah sampaikan tadi. Sebab Ustazah pun dia masa tak banyak kan. Jadi tuan-puan, apa yang saya nak sampaikan, sebenarnya apa yang anda dapat daripada Ustazah Syahrul tu, tolonglah bertindak. Buat sesuatu dengan anak-anak mulai sekarang. Saya nak bagi tahu tuan-puan. Tuan-puan, saya nak bagi tuan-puan nampak ni. Okey, tambah-tambah orang yang baru masuk. Saya nak tanya soalan dulu. Sekarang ni bulan Januari, hujung bulan Januari. Ustaz, setiap hari wajib hafal ke? Kalau boleh setiap hari lah hafal, barulah kita boleh dapat mahir. Okey. Tuan-puan, saya nak tanya soalan. Sekarang ni 31 Januari, hari ni. 31 Januari. Dah nak masuk bulan 2. Temu duga. Okey, siapa ada buku nota tulis?
Permohonan akan dibuka insya-Allah pada tahun ini pada bulan Ogos. Okey? Permohonan insya-Allah dijangka akan dibuka tahun ini adalah pada awal Ogos. Permohonan. Okey. Dan itu permohonan. Temuduga akan berlaku insya-Allah pada bulan 10, hujung bulan 10 ataupun awal bulan 11. Temuduga ulul albab. Okey. Soalan saya, tumpuan rasa sekarang ni masih awal ataupun dah tak banyak masa dah? Cuba tumpuan komen. Sebab saya nak tengok tumpuan, adakah tumpuan rasa masih awal lagi ke macam mana? Sebab saya nak bagi tumpuan nampak. Okey, jauh tertinggal. Tak banyak masa. Ha? Ha. Ada orang yang masih rasa masih awal. Okey. Kena start sekarang. Dia macam ni tumpuan. Ha? Saya nak bagi tahu kepada tumpuan, apa dia yang tumpuan kena nampak daripada sekarang, anak nak kena buat apa. Okey. Saya bagi tahu. Ha? Kalau tumpuan nak masukkan anak ke sekolah MRSM, SMKA dan SBP, tolong sedar awal. Yang pertama, yang program hari ini yang tumpuan nampak baru hafazan. Yang tumpuan nampak. Yang tumpuan tak nampak adalah berkenaan dengan apa? Persediaan anak-anak dari segi PKSK. Tahu tak PKSK tu apa? Siapa tahu PKSK tu apa? Takut tak tahu. Tak tahu saya nak bagi tahu. Okey. PKSK ni kalau bahasa panjangnya Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus, PKSK. Tapi bahasa senang je nak masuk sekolah MRSM, SMKA, SBP, exam. Exam nak masuk MRSM, SMKA, SBP. Tu yang pertama. PKSK. Okey, yang tu ada bahasa Melayu, BI, matematik, sains, psikometrik, banyak lagi. Itu PKSK. PKSK bila? PKSK akan berlaku dalam bulan 9 ataupun awal bulan 10. Macam tahun lepas awal bulan 10. PKSK. Habis PKSK barulah temuduga ulul albab. Maksudnya, kalau tumpuan mohon ulul albab, ada dua jenis temuduga. Temuduga bahagian akademik, temuduga bahagian hafazan. Dua jenis temuduga. Okey. Alright. Yang tu tumpuan nampak kan? PKSK. Yang pertama. Yang anak tumpuan kena fokus. PKSK ni bukan kecil tau. Bukan contoh. Anak tumpuan kena fokus matematik. Tu subjek. Ni PKSK. Merangkumi semua. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, apa lagi nak kena fokus? PBD. Pentaksiran Bilik Darjah. Apa dia pentaksiran bilik darjah tu? Yang anak tumpuan nak kena jawab UPSA, UASA, ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun. Benda tu akan masuk dalam markah. Nak masuk ke MRSM, benda tu ada markah dia. Yang ketiga, markah PAJSK. Markah PAJSK. Penglibatan co-curriculum anak-anak anda. Tak kisahlah pertandingan ke, apa segala benda lah. Melibatkan kegiatan yang lain daripada akademik, co-curriculum, itu pun ada markah untuk kemasukan ke sekolah MRSM, SMKA dan SBP. Yang keempat, apa dia lagi? Ni, yang saya duk cerita ni. Hari ni, temuduga ulul albab. Temuduga ulul albab ni, kalau kita pecahkan pula banyak benda. Ada pemarkahan dari segi ujian menulis, tahriri. Ada markah dari segi ujian hafazan. Ada markah dari segi ujian tilawah. Ada markah dari segi ujian komunikasi. Nampak tuan-tuan? Yang apa dia lagi? Yang saya tak sebut. Apa ni? Kalau siapa yang ada ambil tu, PSRA,
UPSRA, SPI, SDEA. Ni berbeza mengikut negeri lah. Macam PSRA Selangor, UPSRA KL, SPI, tak salah saya Kedah, SDEA. Banyaklah tuan-tuan. Tuan-puan nampak banyak tak? Jadi masa cukup tak? Ke tuan-puan rasa awal lagi? Ya tuan-puan, banyak kan? Nak buat macam mana? Kita berada dalam Malaysia. Kita kena follow lah. Itulah struggle-nya anak-anak nak mengikuti berkenaan dengan akademik ataupun permintaan daripada bahagian kementerian ni nak fokuskan anak sebenarnya terlalu macam-macam kena buat. Faham tak? Kalau tuan-puan rasa sekarang ni masih awal, tuan-puan janganlah rasa macam tu. Saya nak bagi tahu sebab nak bagi tuan-puan rasa tak boleh duduk diam dah. Kalau anak tuan-puan masa sekarang ni pergi sekolah, balik sekolah dia duk main telefon lagi. Dia duk main gadget lagi. Apa silap? Duk tengok TV lagi, duk tengok Netflix. Silap. Tak ada masa dah tuan-puan. Kalau tuan-puan nak pastikan anak berjaya masuk sekolah-sekolah yang hebat, sekolah yang bagus, tuan-puan kena buat daripada sekarang. Saya terang ni, kami tak ada pun kelas-kelas tu. Kami ada kelas hafazan je dan ada tuition ulul albab. Yang lain-lain tu tuan-puan kena cari yang lain lah. Kan? Kalau tuan-puan nak cari berkenaan PKSK lah, apa benda yang saya sebut tadi kan. Tuan-puan kena cari tak lain. Kami tak ada benda tu. Cuma saya nak bagi tahu siap-siap kat tuan-puan. Bersedia awal. Buat daripada sekarang, carilah apa segala benda yang tuan-puan boleh bantu anak-anak. Sebab apa tuan-puan? Darjah 6 sekali ya tuan-puan. Tak ada 2 kali, tak ada 3 kali, tak ada 4 kali. Nak masuk tingkatan 1 ni tuan-puan, anak tuan-puan daripada sekolah rendah nak beralih, nak masuk ke dunia sekolah menengah, tuan-puan kena buat sesuatu. Kalau tuan-puan tak buat sesuatu, anak tuan-puan dia akan jadi biasa-biasa lah. Saya selalu ulang. Kalau nak masuk sekolah luar biasa, usaha kena luar biasa. Sebab apa saya kata macam tu? Ni saya cerita bukan saya reka-reka. Data. Okey, maklumat. Tahun lepas, orang yang mohon nak masuk MRSM, SMKA, SBP. Tahun lepas, 200,000 lebih yang mohon. Tuan-puan tahu tak yang berjaya berapa? Siapa tahu yang berjaya berapa? Yang mohon 200,000 lebih. Yang berjaya berapa? Siapa tahu? Cuba komen. Terima kasih. Ya tuan-puan, yang berjaya lebih kurang 10% sahaja. Yang berjaya masuk 25 ke 27 ribu orang sahaja. Yang mohon 200,000. Yang berjaya lebih kurang dalam 25 ribu. Tuan-puan bayangkan berapa ramai yang tak berjaya? 90% tak berjaya. Ataupun bahasa mudahnya lebih kurang dalam 180 ribu tak berjaya masuk sekolah MRSM, SMKA dan SBP. Kenapa? Sebab tempat kosong tuan-tuan. Tak ada, tak cukup tempat. Jadi soalan saya, sebelum saya masuk slide, saya cerita ni, saya nak bagi tuan-puan nampak. Sebenarnya bukan benda main-main. Bukan yang benda yang boleh relax dah. Saya cerita tuan-puan. Okey? Jadi soalan saya nak tanya kepada tuan-puan. Saya nak masuk slide saya. Sekejap saya tukar slide Soalan saya kepada anda, tuan-puan kena jawab dengan jujur, dengan serius dalam komen. Tuan-puan pernah terfikir ataupun tidak kalau anak tuan-puan tak dapat mana-mana sekolah? MRSM tak dapat, SMKA tak dapat, SBP tak dapat. Tuan-puan nak buat apa? Nombor jawab dulu dekat ruangan komen. Saya minum air, Ustaz.
Saya dia bila dia mai Syekh nak beletak kat orang ni, dia jadi dahaga. Bismillah. Ha. Saya tengok ada orang jawab KAA. Ada orang jawab rayuan. Tuan-puan, rayuan pun berapa ramai sangat nak dapat? Tadi tuan-puan, 200,000 yang mohon. Rayuan, dia akan bagi dekat tempat kosong tinggal berapa lagi? Jual tak banyak pun tuan-puan rayuan ni. Sebab tempat kosong, dia bukannya masalah tak mau bagi orang berjaya. Masalahnya tempat kosong. Okey. Sebab tu lah tuan-puan, apa yang saya nak bagi tahu dekat tuan-puan, tuan-puan kena ada backup plan. Tulis dalam buku anda. Tulis dalam buku anda. Anda kena ada backup plan. Tulis besar-besar. Backup plan. Ada orang tanya, KAA tu apa? KAA tu kelas aliran agama. Kelas aliran agama ni dia bukan ulul albab, tuan-tuan. Dia tak ada hafazan Quran. Okey? Kita nak masuk sekolah yang hafal Quran. Tuan-puan ingat tak tadi awal-awal tuan-puan kata nak apa? Tuan-puan nak anak hafal Quran kan? Jadi bagi saya, KAA ni option yang terakhir lah. Kelas aliran agama, bagi saya option terakhir. Sebab KAA tidak menghafal Al-Quran, 30 juzuk. Kita, tujuan utama kita, niat kita kuat, kita duk berdoa tiap-tiap hari, Ya Allah, aku nak anak aku hafal Quran. Mestilah tak mau nak bagi masuk sekolah harian biasa, tak mau masuk KAA. Kita nak anak kita masuk sekolah yang ada hafazan Quran. Okey. Jadi, sebab itulah kena buat backup plan. Saya nak cerita tentang backup plan ni. Okey? Boleh? Bolehkan saya cerita berkenaan backup plan? Kalau boleh, komen boleh. Saya nak bagi tuan-puan betul-betul faham. Apa dia backup plan ni? Nak kena buat macam mana? Alright. Macam ni. Bila saya sebut tentang backup plan, sebenarnya di Malaysia, sekolah yang menawarkan hafazan Al-Quran plus dengan akademik. Okey? Ada hafazan Al-Quran dan ada akademik. Sebenarnya bukan hanya MRSM, SMKA dan SBP. Sebenarnya sekolah ulul albab ataupun sekolah tahfiz berakademik ada banyak lagi tuan-puan. Sebab tu tuan-puan, kita kena lihat daripada sekarang. Saya tunjuk contoh. Semua kenal MRSM, SMKA dan SBP ulul albab. Tapi ramai lagi orang tak tahu tentang kewujudan sekolah tahfiz KBT, tahfiz swasta. Okey. Tahfiz KBT dan tahfiz swasta. Tuan-puan tulis kat buku anda. Tapi bila tuan-puan nampak perkataan tahfiz swasta ni, ramai orang takut sikit. Sebab dia berkenaan dengan yuran. Kan? Komitmen tinggi lah tuan-puan nak masuk tahfiz swasta. Yuran sebulan 400-500. Tapi tuan-puan, tak apa. Tahfiz swasta kita tak tepi saat. Kita lihat dahulu kepada sekolah tahfiz KBT. Apa itu tahfiz KBT? KBT. KBT. Bermaksud kurikulum bersepadu tahfiz. KBT. Sekolah ulul albab, macam contoh SMKA ulul albab. Okey, SMKA ulul albab. Dia guna silibus apa tuan-puan? Silibus KBT. SBP ulul albab, dia guna silibus apa tuan-puan? Silibus KBT. Faham tak? KBT ni siapa yang cipta? Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM.
KPM lah yang cipta KBT. Kurikulum bersepadu tahfiz. Okey? Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak cari sekolah yang lain selain daripada MRSM, SMKA, SBP, tuan-puan tolong cari sekolah yang menggunakan silibus KBT. Nak cari kat mana? Okey. Saya terangkan satu persatu. Sekolah yang lain yang tuan-puan boleh mohon adalah sekolah yang berada di bawah kerajaan negeri. Sekolah yang berada di bawah yayasan negeri. Sekolah yang berada di bawah Jabatan Agama Islam. Sekolah yang berada di bawah Badan Zakat. Sekolah yang berada di bawah pengelolaan SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Tuan-puan, sekolah-sekolah ni dia tak ada di bawah kementerian. Okey, dan ramai orang tak tahu kewujudan tentang sekolah-sekolah ini. Dan tuan-puan, sekolah-sekolah ini sebenarnya silibusnya sama sahaja. KBT. SABK tu apa? Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Dia terbahagi pada dua pula SABK ni. Kalau saya nak terang ni tuan-puan, dia pening sebenarnya. Tapi tuan-puan ambil yang penting-penting saja. Kalau saya nak cerita semua, tuan-puan pening. Tuan-puan tak perlu nak tahu semua. Tuan-puan nak fokus ulul albab kan? Tahu bahagian yang ulul albab yang ada hafal Quran saja. Kalau saya nak cerita semua lagi, pening kepala. Sebab dia memang teknikal betul-betul. Kan? Anda tak perlu tahu pun. Okey? Yang tu biar saya je yang tahu. Sebab saya nak cerita banyak lagi. Kalau orang lain nak masuk sekolah ni, saya cerita benda lain. Sebab setiap pelajar tak sama targetnya. Okey? Tapi yang saya tahu hari ni yang masuk ni semua nak masuk sekolah yang ada hafazan Al-Quran. SABK tadi saya cerita ada dua jenis. SABK KBT, SABK KBD. Kurikulum bersepadu tahfiz dan kurikulum bersepadu dini. Okey? Alright. Jadi tuan-tuan, contoh sekolah-sekolah yang tuan-tuan boleh mohon. Siapa yang kenal tentang sekolah Imtiaz? Kenal tak Imtiaz? Sekolah yang famous selain daripada ulul albab yang lain. Siapa lagi yang tahu? MITS, MITS, Mahat Integrasi Tahfiz Selangor. Siapa tahu lagi berkenaan dengan sekolah SMAN, Sekolah Menengah Agama Negeri di bawah Kerajaan Negeri. Siapa tahu lagi? Sekolah apa contoh lagi? Kalau macam di Kedah yang famous apa dia? MTSD, Mahat Tahfiz Sains Darul Aman, berada di bawah Kerajaan Negeri. Ya, Mahat Johor di bawah Kerajaan Negeri. Maktab Mahmud Kedah bukan ulul albab. Tapi dia tetap bawah Kerajaan Negeri, Maktab Mahmud. Tapi kalau nak masuk pun, okey, bagus, Maktab Mahmud. Faham tak? Jadi tuan-puan, apa yang saya duk cerita ke tuan-puan ni, sekolah-sekolah ni tuan-puan, macam ni. Nanti, bulan 8, permohonan akan dibuka. Bila buka sahaja permohonan, tuan-puan pun isilah borang MRSM, SMKA, SBP. Tuan-puan dah tahu nak masuk MRSM, SMKA, SBP, satu borang je. Sebab dia bawah kerajaan. Satu borang je tuan-puan kena isi. Okey? Dan bila tuan-puan dah isi borang MRSM, SMKA, SBP, jangan rasa dah selesai. Jangan rasa alhamdulillah, tanggungjawab aku selesai, aku dah bantu dah anak aku isi borang. Tuan-puan, baru satu borang. Pelajar saya, ibu bapa yang mengenali saya tiap-tiap tahun daripada tahun-tahun sebelum-sebelum ni, saya selalu pesan, isi sebanyak mungkin borang-borang sekolah yang dibuka. Tambah-tambah sekolah yang ada tahfiz akademik. Ada pelajar saya isi 10 borang. Ada pelajar saya isi 15 borang. Ada pelajar saya isi 7 borang permohonan sekolah. Dan tuan-puan, alhamdulillah, tahun lepas yang saya jumpa pelajar-pelajar yang saya yang berjaya, mereka tak dapat tawaran satu sekolah sahaja. Contoh, mereka dapat, Ustaz, saya dapat MRSM, alhamdulillah. Tak. Mereka akan bagi tahu kat saya, Ustaz, saya dapat 3 tawaran sekolah, Ustaz. MRSM dapat, Imtiaz dapat, MITS dapat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ustaz, saya dapat 6 tawaran sekolah, Ustaz. Seronok tak, tuan-tuan? Seronok tak bila ada option yang macam tu? Saya nak bagi tuan-puan nampak ni. Tuan-puan faham tak ni? Saya cerita ni, panjang lebar ni.
Faham tak? Faham komen faham. Tak faham komen tak faham. Ha. Saya nak bagi tuan-puan nampak jelas. Rupanya jalan kita nak buka jalan ni untuk anak-anak, nak buka peluang untuk anak-anak dapat ke sekolah-sekolah yang bagus ni, rupanya banyak cabang, banyak jalan sebenarnya. Yang tu saya nak bagi faham tu. Kita jangan tutup peluang anak. Kan? Sebab apa tuan-puan? Apa yang saya duk cerita ni, tak ada siapa cerita. Apa yang saya duk bagi tahu, apa yang saya duk beletiak, apa yang saya duk marah kadang-kadang tu, nampak macam marah tahu tuan-puan, tapi tuan-puan hati saya baik. Saya tak marah. Saya nak bagi tuan-puan faham, clear betul-betul. Sebab benda ni melibatkan masa depan anak. Sekurang-kurangnya ibu ayah dia nampak, ustaz, baru saya nampak rupanya ada peluang banyak. Sekurangnya tuan-puan dah tahu macam mana nak rancang masa depan anak-anak. Oh, ada laluan ni, ada laluan ni, ada laluan ni, ada laluan ni. Yang bawa kerajaan negeri tu anak negeri sahaja ke ustaz? Tak. Boleh je, ada je kota negeri luar. Tapi dia akan utamakan anak negeri masing-masing lah. Okey, cuma tuan-puan, saya tunjuk tuan-puan. Ramai lagi orang tak tahu tau nak cari senarai sekolah ni kat mana. Betul tak? Saya tunjuk tuan-puan. Ramai lagi orang tak tahu nak cari sekolah ni kat mana. Tuan-puan nak cari kat Google, susah nak cari Google. Pening. Tak faham kadang-kadang bila cari kat Google ni, macam mana sekolah ni, apa dia, macam mana. Okey, ni. Kalau tuan-puan ada buku ni bukan saya nak suruh beli tau. Kalau tuan-puan ada, tuan-puan rujuk. Kalau tuan-puan nak beli pun boleh, tak ada masalah. Buku ni membantu. Dalam buku ni, kalau kita tengok belah-belah belakang, okey, belah-belah belakang, ada senarai sekolah yang tim saya dah buat research, dah kaji, dah telefon, tanya setiap pentadbiran sekolah. Okey. Kalau tuan-puan nak tengok SMKA Ulul Albab, SBP Ulul Albab, adalah. Yang ni tak ada masalah. Tuan-puan boleh cari Google je. SMKA, SBP, MRSM. Kan? Yang ni boleh cari Google. Yang ni senang cari. Sebab dia sekolah kerajaan. Yang ni famous nak cari. Yang susah nak cari yang ni. Nampak ni, KBT. Ni nampak ni. KBT. Selangor. Sekolah mana yang tuan-puan boleh mohon ni? Yang ni saya kata ni. Pelajar saya sampai kadang-kadang sampai isi 15, 14 borang. 13 borang. Zoom. Tu. Tu. Saya harap tuan-tuan nampak. Okey. Ni. KBT. Nampak tak? KBT. Banyak tuan-tuan ni. Kedah ni. Yang famous-famous ni. MTSD. Kuala Lumpur. Tu. Semester. Boleh mohon ni. Matakap. Negeri Sembilan. Ada banyak. Tu. Okey. Bukan saya nak suruh tuan-puan apa ni. Saya nak suruh tuan-puan nampak sebenarnya banyak ni. Cuma ni nampak dah. Yang tak nampak ni sebab logo dah kali hijau. Saya green screen. Tak pun nampak lah. Nampak dah ni. Imtiaz. Terengganu. Ada berapa buah? Ada 8 cawangan imtiaz yang tuan-puan boleh mohon. Siapa duduk Terengganu sangatlah beruntung. Apa yang saya nak sampaikan ni saya tunjuk ni banyak lagi tuan-puan. Contoh kalau tuan-puan nak tengok ni daripada senarai negeri sahaja. Contoh saya tunjuk. Perak sahaja. Nampak ni Perak. Siapa duduk Perak? Berapa banyak sekolah yang Perak tuan-puan boleh mohon? Siapa duduk Perak? Mohonlah. Nak isi borang bukan kena bayar duit pun. Ada beberapa sekolah yang perlu bayar. Nak kena beli number pin RM10. Kan? Yang ni saya tuan-puan nak saya suruh tuan-puan mohon ni. Mohon sebanyak mungkin. Tu. KL, Terengganu, Selangor, Kedah ada. Tu Kedah. Okey. Yang saya nak bagi tahu, okey, kenapa saya hidup kenapa benda ni kadang-kadang ibu ayah dia tak tahu nak mohon kat mana. Okey. Kadang-kadang ibu ayah dia tak tahu nak mohon kat mana. Sekolah mana lagi lah ustaz lah nak mohon, tak tahulah. Ni. Rujuk. Okey, rujuk buku ni. Kalau ada lah, tuan-tuan boleh rujuk. Tuan-puan nak cari kat Google pun boleh, tak ada masalah. Boleh je cari. Cuma nak cari ni, Allah, nak type apa pun tak tahu. Nak cari macam mana pun tak tahu. Tulislah senarai sekolah. Keluarlah. Sekolah ni boleh ke? Sekolah ni boleh ke? Senang kata. Setiap negeri ada. Okey. Nak apply macam mana? Okey, persoalan yang bagus. Nak apply macam mana? Macam mana nak mohon sekolah-sekolah ni? Okey. Kalau tuan-puan nak mohon MRSM, SMKA, SBP nak apply kat mana? Apply secara online dekat portal kementerian. Okey.
portal kementerian. Sekolah lain, samalah. Sekolah bawah Jabatan Agama Islam Negeri. Contoh, sekolah bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Sekolah MIT, semua tu lah. Kan, Mahat Integrasi Tahfiz Selangor. Macam mana nak mohon? Bukalah website Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Contoh, sekolah tu berada di bawah kerajaan. Contoh, Seman Perak. Sekolah Menengah Agama Negeri bawah kerajaan Perak. Nak mohon macam mana? Buka laman website Sekolah Seman bawah negeri Perak. Ya, website Jabatan Agama Islam masing-masing. Ya, betul, tepat sekali. Okey? Semuanya ada caranya. Sebab tu tuan-puan ada dalam grup WhatsApp kan? Semua ada dalam grup WhatsApp kan? Sebab tu saya kata, setiap kali program saya selalu pesan kat ibu ayah, jangan keluar daripada grup WhatsApp. Sebab dalam grup WhatsApp ni, sekarang ni memanglah nampak macam krik-krik, boring lah, serabut lah mereka ni duk sembang banyak sangat. Left lah. Tak ada masalah pun nak left. Tetapi, sekurang-kurangnya kalau tuan-puan berada dalam grup tu, nanti bila dah buka permohonan, masa tu ibu ayah akan share. Oh, sekolah ni dah buka permohonan, boleh mohon dah. Tim saya pun akan share. Oh, sekolah ni dah buka permohonan. Okey, mohon. Macam ni, link permohonan kat sini. Mohon. Okey, sekolah ni nak mohon macam mana? Oh, kena beli number PIN. Itulah function group, tuan-puan. Itulah tempat kita nak bertukar-tukar pendapat, nak bertanya soalan. Kita tak pandai, tuan-puan. At least bila kita berada dalam group, semua parent-parent berada dalam tu, yang tu yang nak bantu kita. Faham ke tak? Ada link group tak? Sagi tanya tim saya. Hari tim saya bagi link WhatsApp depa, tuan-puan tanya. Saya nak masuk grup boleh? Tanya. Hari depa bagi masuk. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Clear tak? Nampak tak lagi? Apa saya cerita ni? Clear tak? Faham tak? Saya nak bagi tuan-puan clear ni. Penuh dah Ustaz? Tak apa, jangan risau. Kami ada banyak grup. Kami ada beribu grup. Kalau daripada gabung daripada zaman bila sampai sekarang, tuan-puan, beribu grup WhatsApp ni. Tak clear sangat. Tak apa. Tuan-puan, nanti ada program lagi, tuan-puan join. Saya nak cerita balik daripada awal, jenuh lah. Okey. Sagi orang lain marah. Yang tak clear tak apa. Mungkin tuan-puan baru masuk kan? Tak apa. Tuan-puan duduk dalam grup, nanti akan ada program next, tuan-puan masuk. Ada program next, tuan-puan masuk. Sebab apa, tuan-puan? Saya akan update dari semasa ke semasa. Bukan program yang sama saja. Nanti saya akan buat program cara isi borang. Ada siapa ajak nak cara isi borang? Nampak macam cara isi borang, alah nak isi nama anak, nak isi yang ni, nak isi ini. Tuan-puan, nampak macam simple cara isi borang. Tapi berapa puluh ribu ibu bapa yang buat salah semasa isi borang. Nak letak pilihan sekolah pun tak tahu macam mana. Betul tak, tuan-puan? Siapa yang ada pengalaman dia tahu. Kadang-kadang, nak letak sekolah macam mana? Boleh campur-campur ke? Boleh asing-asing ke? Boleh nak, kalau ulu albab semua kena ulu albab ke? Ya. Nampak macam simple, tapi tak simple. Okey, sebab itulah tuan-puan, kalau nak lebih info, tuan-puan follow TikTok saya. Kat TikTok saya bagi macam-macam segala benda saya cerita. Saya tak bersorok satu benda pun. Siapa tahu TikTok saya? Siapa pernah follow? Ada tak orang yang follow TikTok saya? Dalam tu saya cerita macam-macam. Tuan-puan buka lah. Buka, baca, cari. TikTok apa Ustaz? Cari Tarmizi Ulul Albab. Cari Tarmizi Ulul Albab. Tuan-puan akan jumpa TikTok saya. Dekat situ saya bagi macam-macam. Tuan-puan kena rajin buka lah video saya, tengok tajuk apa yang saya buat tu. Buka, tajuk dia, cara nak mohon. Okey, cara nak mohon SBP. Perbezaan sekolah Ulul Albab, SMKA, SBP, MRSM. Saya dah terang semua dah, tuan-puan. Kena rajin cari saja. Okey, dalam masa yang sama, tuan-puan, kalau tuan-puan nak beli buku tadi, tuan-puan boleh tengok kat TikTok saya. Memang ada kat TikTok saya. Buku Ulul Albab ke, buku PKSK ke, buku UPKK ke, apa semua ada kat itu. Tuan-puan pergi tengok kat situ. Okey, tuan-puan tengoklah yang mana yang sesuai, tuan-puan ambil. Okey? Faham? Clear? Dah follow lama dah, alhamdulillah. Saya follow TikTok Ustaz. Follow lah, insya-Allah. Buku baru 2026 ada tak Ustaz? Buku baru yang ni tak ada buku baru. Berkemungkinan. Yang buku baru buku
buku ayat hafazan yang masuk, soalan-soalan pasir. Akan keluar buku baru sebab buku lama habis dah. Clear lah. Okey. Jadi tuan-tuan, insya-Allah itu sahaja. Berkenaan sekarang ni saya nak terang pula berkenaan dengan tuition ulal bab. Okey, sebab ramai duk tanya, saya nampak tadi ramai orang duk tanya pasal tuition ulal bab, tuition ulal bab. Macam mana nak bantu anak-anak kan? Boleh ke saya cerita tentang tuition ulal bab? Memang kita ada kelas. Saya cerita sikit, boleh kan tuan-tuan? Sebab saya rasa sebenarnya saya nak bagi macam-macam lagi tuan-tuan. Tapi masa mencuburi kita lah. Kalau saya bagi lagi, saya takut orang muntah. Orang banyak sangat saya bagi. Tak apa, nanti ada program tuan-tuan follow lagi. Okey? Sekarang ni saya nak bagi tahu berkenaan dengan tuition ulul albab. Okey, tuan-puan tengok Tuition ulul albab ni memang kita dah berjalan. Cuma tuan-puan, hari tu kami buka 13 tempat kosong. Hari ni kita buka 5 tempat kosong saja. 5 tempat kosong saja. Kita dapat cari seorang guru saja untuk pertambahan. Jadi kita nak buka untuk 5 orang saja lagi untuk tambah siapa yang sempat join, bolehlah join. Ada 5 tempat kekosongan saja lagi. Lepas tu kita tutup. Tak ada dah. Sebab memang penuh. Alright. Tuition ulul albab last untuk bulan ni. InsyaAllah tengoklah bulan depan kita akan tambah lagi guru. Kita akan buka lagi. Tapi kena tunggu next pula lah. Lagi lambat lagi. Itulah kalau tuan-puan boleh mampu join awal, join awal. Okay. Bulan depan tak tahu lagi nak cari guru ni bukan mudah tuan-puan. Kita tak mau cari guru hak biasa-biasa. Kalau tuan-puan follow TikTok saya, tuan-puan tahu. Memang saya tengah duk cari guru. Saya duk promote dalam TikTok saya. Cari guru baru, nak cari guru baru. Kami tengah cari guru tu. Yang mohon ramai sangat-sangat. Tapi kita nak tapih betul-betul hak yang berkualiti saja guru. Kan? Ni untuk darjah 6 sahaja ya. Tak. Darjah 4, darjah 5, darjah 6 semua boleh join. Yang penting dia boleh baca Al-Quran dengan baik. Kalau baca Al-Quran masih kat Iqra' memang saya tak bagi masuk. Ataupun baca Al-Quran terlalu tak lancar, tak okey, saya tak galakkan join. Okey, saya cerita. Tuition ulul albab yang kita jalankan, dia merangkumi beberapa kelas. Yang kita dah susun modulnya selama daripada bulan 2 sampai ke bulan 10. Okey? Dah join alhamdulillah. Yang mana dah join, terima kasih. Nanti saya perlukan feedback pada anda. Sebab apa? Baru start jalan kan? Kita tak boleh nampak lagi macam mana apa feedback daripada anak-anak. Okey? Tuition ulul albab yang kita buat, dia melibatkan faktor ataupun pemarkahan dalam temuduga. Yang saya tunjuk ni, teknik hafazan, tajwid, tahriri, tilawah, kelas Korintin. Kelas-kelas ni tuan-puan melibatkan markah dalam temuduga. Dan siapa nak join, tuan-puan, kelas ini setiap hari Rabu malam. Kalau tuan-puan ada anak-anak tuition pada hari Rabu malam, saya minta maaf. Okay, memang kita dah susun hari Rabu malam setiap minggu. Okay, sebulan 4 kali setiap minggu. Kelas dia daripada 8 malam, 9 malam. Tuan-puan clear tu saja. Bagi clear waktu tu, insya-Allah tak ada masalah. Okay, dan mula awal Februari. Okay, puasa nanti macam mana Ustaz? Puasa nanti kita akan tukar sikit. Puasa nanti kita akan tukar. Bulan puasa saja lain. Sebab tak boleh buat malam bulan puasa. Okay, nanti tim saya cerita. Waktu bulan puasa macam mana dia akan tukar. Okay, sebab bulan puasa ni ialah kita nak tarawih. Lepas bulan puasa, ni bulan 2, akan start macam biasa Rabu malam. Cuma masuk sahaja bulan puasa kita akan tukar sikit. Lepas tu, lepas bulan puasa kita akan start balik macam biasa. Okay, start next week ke? Ya, betul. Start next week. Hari ni hari apa? Minggu ni ya tuan-tuan nak masuk dah. Nak masuk 1 bulan dah. Esok 1 bulan dah. Nak masuk dah ni. Okay. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak join, tuan-tuan kena faham sini ya. Saya cerita dulu. Minggu pertama kelas apa? Minggu pertama anak tuan-puan akan belajar, akan masuk kelas teknik hafazan. Dia kena belajar dulu tentang teknik hafazan, kena clear tentang teknik hafazan, barulah boleh sambung kelas yang next seterusnya. Lepas minggu pertama teknik hafazan, minggu kedua akan bermula dengan kelas tajwid. Tajwid tu bukan semua benda. Tajwid yang betul-betul fokus kepada temuduga ulul albab. Okey, memang kita fokuskan benda tu. Minggu kedua settle. Minggu ketiga kita akan buat kelas tilawah dahulu. Kelas tilawah. Kelas tilawah ni
dari segi bacaan dan akan ada praktikal bacaan seperti temuruga dalam kelas tersebut. Yang keempat, minggu keempat. Okey, minggu pertama settle, minggu kedua settle, minggu ketiga settle. Minggu keempat. Minggu keempat ni saja dia bukan kelas pada hari Rabu saja. Kita akan buka kelas seminggu. Minggu keempat tu dia ada tiap-tiap malam. Ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sebab apa tuan-puan? Minggu keempat ni dia praktikal yang betul-betul. Kita nak bagi anak dapat, sebab tu kita kena buat dalam bentuk yang kecil. Kumpulan kecil, kumpulan kecil, kumpulan kecil, kumpulan kecil. Jadi tuan-puan, yang berkenaan jadual tu tuan-puan nanti akan ada orang yang uruskan. Tuan-puan jangan risau. Okey, tuan-puan tanyalah tim saya. InsyaAllah akan ada orang uruskan macam mana nak susun jadual. Cuma minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga memang Rabu malam. Minggu keempat sahaja dia akan ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tak salah saya lah. Dia ada 7 hari. Jadi tuan-puan, macam tu punya kelas, insya-Allah setiap Rabu malam. Siapa nak join? Okey. Untuk 5 orang saja tuan-puan 5 orang saja. Siapa cepat dia dapat. Okey, siapa cepat dia dapat. Kalau siapa yang daftar harga siapa yang daftar lewat akan dapat 249. Siapa yang dapat daftar awal untuk 5 orang terawal, dia akan dapat harga 129 saja sebulan. Okey tak tuan-puan? 129. Okey. Dapat semua kelas tu 129 sebulan kelas dia. Okey, tiap-tiap minggu ada 129 sebulan. Okey, nak join. Okey. Sat, siapa yang nak join? Kalau tuan-puan tak ni dah promosi dah, harga dah jimat dah. 129. Cuma siapa yang rasa dia ada duit lebih sikit dan dia rasa nak jimat lagi, boleh jimat lagi ni. Boleh jimat lagi. Tak payah bayar tiap-tiap bulan. Tuan-puan boleh bayar seketui. Sebab apa tuan-puan? Kelas dia cantik, kita susun modul habis bulan 10. Okay, start pada bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 bulan ke 9? 9 bulan. 9 bulan. Kalau tuan-puan bayar setiap-tiap bulan selama 9 bulan, 129, tuan-puan kena bayar 1,161. Kalau tuan-puan bayar tiap-tiap bulan lah. Tapi kalau tuan-puan ada duit seketui terus, tak payah bayar 1,161. Tuan-puan hanya perlu bayar 899 sampai bulan 10 punya kelas. Tuan-puan, kalau tuan-puan bahagi setiap bulan, tuan-puan hanya bayar tak sampai RM100 pun sebulan sebenarnya dengan semua kelas tu. Jadi tuan-puan, tim tolong bagi link pendaftaran. Okey, tim dah bagi link pendaftaran. Tuan-puan tekan link tersebut. Tuan-puan tekan link tu sekarang. Siapa nak daftar untuk 5 orang saja. 5 orang. Tim ingat 5 orang saja. 5 orang saja. Okey, siapa cepat dia dapat? 5 orang saja. Siapa nak, terus tekan link untuk pendaftaran. Okey, tuan-tuan? Alright. Jadi, hari Rabu anak ada tuition online. Ada option lain tak, Ustaz? Itulah tekatlah kami pun susun hari Rabu malam. Saya pun tak berani nak bagi hari lain lagi. Alright. Jadi, tuan-tuan, siapa nak daftar, tekan link di bawah. Dan untuk kelas hari ni, memang saya target habis pukul 12 saja. Tak mau panjang-panjang, satgi orang berasap pada dia tak dapat apa-apa. Biar dia dapat sikit tapi faham, jelas, clear. Nanti next kelas bersama dengan saya, tuan-puan, join lagi. Okey? Tuan-puan join lagi bersama dengan saya. Okey? Tuan-puan okey tak? Clear tak? Ustaz, tuition PKSK ada tak, Ustaz? Saya tak ada buku tuition PKSK. Kalau buku PKSK dah. Buku PKSK cari kat TikTok saya. Buku PKSK cari kat TikTok saya. Kalau SMK SBP boleh ke nak masuk kalau masa darjah 6 di sekolah agama swasta? Ustaz, saya tak faham. Kalau SMKA atau SBP boleh ke nak masuk kalau masa darjah 6 di sekolah agama swasta? Boleh, tak ada masalah. Dia macam ni tuan-puan. Sekolah swasta, okey. Dalam TikTok saya pun saya cerita dah. Sekolah swasta, pastikan sekolah swasta tu berdaftar dengan kementerian. Barulah boleh mohon SMK SBP. Kalau tak berdaftar dengan kementerian sekolah swasta tu, tak boleh mohon. Okey. Tuition PKSK tak ada. Tapi buku PKSK ada lah. Cari kat TikTok saya. Okey. Alright, tuan-tuan. Tekan link untuk daftar. Untuk hari ni, saya rasa setakat itu sahaja. InsyaAllah, next program, tuan-puan jangan keluar group tau. Next program, tuan-puan join lagi. Saya akan terangkan lebih banyak lagi berkenaan apa segala benda. Sebab apa yang saya bagi hari ni pun tak banyak pun. Sikit sahaja. Kan? Sebab masa
kalau nak cerita semua memang perlukan banyak masa. Jadi tuan-puan, insyaAllah next program tuan-puan join, saya akan terang lagi detail, lebih terperinci. Tuan-puan join, insyaAllah. Yang mana kurang itu datang daripada diri saya, datang daripada diri saya sendiri tuan-puan. Yang baik itu datang daripada Allah. Terima kasih ibu ayah yang join bersama dengan saya pagi ini. Terima kasih juga kepada panel jemputan kita, Ustazah Syarul Haninah, atas penyampaian berkenaan teknik hafazan tadi tuan-puan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi tuan-puan. Pendaftaran masih dibuka. Okey, untuk 5 orang sahaja. Saya harap tuan-puan hari ini dapatlah sedikit tuan-puan untuk clearkan minda anda, nampak perjalanan macam mana nak rancang anak. Dan tuan-puan, insyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Saya tangguhkan program pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu ayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.